bukanlah healing process, tapi satu benda untuk mendamaikan lah. Kesibukan, kepenatan kat luar tu, bila kita datang Mahat tu dia lain. Kita rasa nak memberi. Baik, Alhamdulillah kita bersama sekali lagi dalam podcast cerita dari Madinatul Fas. Bersama saya Muhammad Sulaiman Abdullah, host dekat anda seperti biasa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, harap semua audiens kita sihat-sihat belaka ya. So ini dah ke episod berapa ya, saya pun tak pasti. Tapi alhamdulillah kita konsisten setakat inilah every week. Dan alhamdulillah pada hari ini sahabat-sahabat, ini okey, hamba Allah ni dah lama dah kita dengar nama dia ni kan. Saya pun pernah nampak dia pernah bantu jadi VC semua kan. So nama-nama hamba Allah ni pun sering disebut lah oleh guru-guru kan. Kadang-kadang pada junior pun ada sebut-sebut, oh kak ni. Okey, so hari ni kita bawa khas untuk anda untuk bertemu dengan siapa gerangan yang akan bersama kita pada hari ini. Okey, saya perkenalkan Husna Ilhami binti Husairi. Saya. Ya, alhamdulillah. Husna ni adalah alumni batch pertama. Fast track first batch macam Furqan Hadif. Betul? Kanap sekali. Dia tak. Kanap second batch. Second kan? batch. Second batch. Oh, ni kira otai tepat otai lah. Anak sulung. Anak sulung. Dan memang banyak cerita lah ikutkan. Kalau nak cerita pasal Tafi ni banyak lah. Tapi ada juga sisi-sisi lain yang kita nak bincangkan lah tentang apa yang mungkin Husna kan kita panggil Husna akan ceritakan insyaAllah. Tapi bersama panjang pun tidak guna, mungkin kita boleh jemputlah Husna untuk perkenalkan sedikit diri. Perkenalkan diri. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cik Man, saya Husna Ilhami binti Husairi. Di sini dipanggil sebagai Husna lah. Merupakan alumni batch pertama Madinatul Fas pada tahun kami masuk akhir bulan 2016 sehingga 2018 kalau tak silap saya, atau 2019. Kami kira batch pertama lah untuk fast track. Dan juga waktu tu ada form 4 dengan form 1 je. Memang fast track satu dengan batch bawah satu. Oh, okey, masa tu memang sikit je kan? Memang sangat sikit. Kita berapa orang je. Lagipun kami, batch kami 40 lebih ke 50 lebih, 12 je perempuan, Banet. Yang lain lelaki, Banin. So memang waktu tu 12 orang je lah batch kami. So Ustaz sekarang ni buat apa? Okay, saya baru tamat belajar untuk degree kedua saya, iaitu degree dalam syariah. Degree pertama dalam undang-undang di UAE. Sekarang sedang chambering di Kajang. Baru 2 bulan. Baru 2 bulan ya? Baru 2 bulan masuk dunia kerjaya lah. So chambering ni fokus on what? Kan law ni banyak cabang kan. So ini nak tahu. Saya ni asalnya Cik Man mula-mula fikir kita nak masuk chambering ni kan. Nak chambering nak fikir nak cari firm yang ada semua. Kriminal ada, sivil ada, syariah ada, macam tu lah. Tapi macam-macam lah jadi waktu pemilihan tu. Qadarallahnya masuk firm Indian. Itu rare. Indian firm. Macam-macam dah duk rancang nak macam ni. Akhirnya sekali masuk Indian firm. Tak ada syariah lah. Jadi memang sekarang fokus pada civil, sikit-sikit sampingan kriminal. Dan insyaAllah jika habis nanti dalam 9 bulan ni, insyaAllah merancang lah untuk sambung chambering untuk syariah pula, insyaAllah. So pupillage ni dengan firm Indian lah. So Indian fokus on apa? Kriminal dan civil. Civil lah, dia lebih banyak civil. Civil lah. Civil ni maknanya banyak kes-kes apa tu? Civil ni dia lagi luas. Civil ni tahu sama trafik. Orang Indian banyak sama trafik. Ada juga. Civil ni kita banyak dia buat law civil litigation yang general, semua boleh. Nak sue boleh, contract boleh, torts boleh, semua boleh lah. Kira macam kebanyakannya sama menyaman lah. Mestilah kalau civil ni sama menyaman lah. Tapi boleh juga medical negligence, ada juga semua tu disentuh sekali lah. Tapi itulah setakat yang teman maklum lah yang ambil law untuk budak kita ni, rasa tak tahu kamu seorang je ke ada lagi yang saya setahu saya pun
Tak ada. Kan? Setahu saya pun tak ada. Kalau law syariah ada, saya tahu ada. Yang double major ni. Tak ada. Yang double degree tak ada, dan yang civil sahaja pun tak ada. Tak ada. Ni sahabat-sahabat, ni itu kata rare tu kan. Husna kita ni dia ambil civil and then dia sambung juga 1 year kan. Untuk syariah kan. Zaman dah double major lah UAE. Jadi bukan mudah lah. Saya tahu lah benda ni bukan mudah. Itulah boleh tahu. Channel Cik Man tahu. Rahsia. Bukan mudah. Maknanya tough. And then buat maklumat semua juga, siapa yang tahu dalam kerjaya profesional undang-undang ni, nampak ramai juga yang grad yang betul-betul masuk in the field. Okay, betul. Jadi lawyer. Kan, boleh kira lah berapa peratusan tu less than 50% lah. Kadang below 30. Yang lainnya masuk pada kerja-kerja yang macam counsel kepada ni lah, department, tak kira lah kadang bank ke apa semua tu kan, ambil finance tu. Tapi yang Husna nampak je nak ke arah pada ni lah. Saya rasa untuk yang antara civil ataupun kriminal, minatnya lebih pada kriminal sebenarnya. Tapi macam tu lah tadi kata qadarallahnya, tak tahulah macam mana Allah pusingnya sampainya buat civil lebih dulu, mungkin nak bagi belajar buat civil dulu. Tapi syariah pun saya berfikir-fikir sebenarnya Cik Man, sama ada nak sambung chambering syariah ataupun saya fikir degree syariah tu nak digunakan untuk bank. Sebab yang rare-nya ataupun yang specialnya program double degree UIA ni, kita boleh masuk dua field. Maksudnya bukan boleh jadi peguam syari'i je. Boleh syariah tu boleh gunakan untuk macam student syariah sendiri, boleh masuk bank, boleh masuk apa-apa pegawai syariah. Ramai rakan saya masuk bank tau. Betul. Dia ambil apa ni, apa SC? SSC, Syariah Advisory Council. Kan, SSC. Ada kawan kat CMB ada seorang, betul ada kata kat ni. Jadi pensyarah tu gaji sedap Cik Man. Gaji sedap lah. Kalau sana kan. Jadi SSC ni gaji sedap lah, tu tak nafi lah, kau nak kata fokus on that kan. Betul. Lepas tu dan kawan saya juga, ramai juga yang jadi pensyarah. Betul. Kerana on akademik. Biasa dia habis saja terus sambung master, sambung PhD direct. Nampak masuk akademik kan. Husna tak begitu Menariknya, saya tak pernah ada rasa minat pun nak sambung belajar master atau PhD. Tapi lepas habis belajar hari tu, seorang lecturer saya offer sambung kat UIA dan nanti mengajar di UIA. Dia offer lah. Untuk dia yang offer. Mengajar. Jadi bukan cemerlang sangat pun. Tak pun biasa je. Cuma tak tahulah ustazah waktu tu kenapa cakap dengan saya. Tapi ustazah lah lecturer ajar syariah waktu tu. Dan memang sebab antaranya sebab memang nak cari yang ada dua-dua. Yang deceiving dengan syariah. UIA nak cari yang macam tu. Jadi that's why dia nak offer pada ramai graduan LLBS lah, kita panggil LLBS. Jadi waktu tu ustazah tu offer lah pada saya, tapi macam saya cakap tadi lah, memang tak ada dalam in mind tu untuk sambung. So saya kata hold dululah. Hold dulu. Kan memang tak minat dalam dunia akademik? Macam tu lah sebenarnya. Rasa bukan ni, style bukan ni. Husna bukan. Sangat ni rasa macam tu lah. Jadi orang mencicor sana sini ni, dia susah lah kan. Faham? Itu nature lah, nature. Betul. Dan juga agak rare lah bila kata, yelah Husna bercerita sikit Husna. Macam sebelum Husna ke Matis Madinatul Fas ni, Husna pun dah ada di sekolah lain kan? Cuba boleh cerita sikit rentetan bertukar sekolah. Rentetan daripada awal kalau boleh. Saya form 1 saya SMK. Saya sekolah di sekolah yang mak saya mengajar. Jadi waktu tu dah start sekolah dalam, saya rasa sampai sebulan atau sebulan macam tu, tiba-tiba mak saya cakap lah, boleh tak Ilham, keluarga panggil saya Ilham lah, boleh tak Ilham masuk, Umi nak ajak, Umi nak cakap maksudnya nak minta masuk tahfiz lah. Jadi waktu tu saya tak nak lah. Kita dah selesa kat sekolah kan, dah selesa dah apa semua. Sampailah saya tak ingat hari terakhir boleh daftar borang ataupun something yang hari terakhir lah. Kiranya memang kalau saya cakap waktu tu tak nak, memang tak dapat dah sekolah tu. Tapi waktu tu saya tengah duduk dalam kelas kan, tengah belajar. Saya tak ingat macam mana, tiba-tiba saya macam naklah masuk tahfiz. Saya pun, mak kita cikgu kat situ kan, saya pun terus berlari pergi kat bilik guru cari Umi. Saya pun macam, Umi macam tu kan, bolehlah nak masuk tahfiz. Tiba-tiba? Tiba-tiba Umi pun menangis waktu tu dekat bilik guru. Cikgu-cikgu pun, kenapa kak dekat mak kan. Sebab tiba-tiba suddenly Allah ubah hati tu daripada memang tak nak. Masa tu form apa? Saya form 1. Form 1 berapa? 13 tahun. 13 tahun. Dari waktu tu terus jumpa Umi, lepas tu terus dia panggil interview apa semua tu.
Sebab kita memang tak berapa nak, tapi nak sebab mak. Saya ni kalau pasal mak memang sensitif sikit man. Saya ni kalau talk kan, bercakap elok-elok, gelak-gelak, tiba pasal mak boleh nangis. Saya memang sensitif sikit pasal mak ni kan. Jadi waktu tu fikir, Umi dengan Abah ni bukan jenis yang memaksa. Umi dengan Abah ni jenis yang bagi kami explore apa yang kami nak. Tapi dah sama, so okey lah. Cuma Umi dengan Abah ni akan guide and akan macam rationalkan kita lah macam tu. Jadi mak ayah saya tak paksa mula. Kira dalam adik-beradik saya yang first untuk permulaan nak masuk tahfiz ni. Kakak dua tak pun. Macam tu. Tapi kakak atas saya dia nak. Tapi waktu tu tak terdedah lagi kan. Jadi bermula dengan saya. Jadi masuk tahfiz kat situ. Sampailah saya habis form 3, habis PT3 semua. Saya rasa macam saya nak masuk tahfiz penuh macam tu. Saya sebab sekolah tu tahfiz akademik. Dan ada belajar subjek Al-Azhar juga, which is sekolah tu sangat penuh lah dan saya suka. Sebab daripada sekolah tu juga saya dunia kepimpinan, semua daripada sekolah tu juga. Jadi waktu Umi macam kenapa nak pindah, sekolah dah okey apa semua kan. So saya kata macam nak tahfiz penuh. Jadi saya pun masuk satu tahfiz penuh ni. Jadi qadar Allahnya tak lama lah Cik Man. Saya suka sekolah tu, tapi mak saya kurang suka lah sekolah tu atas beberapa faktor. Jadi mak minta pindah. Kita ni mula-mula tak nak, tapi fikir bila mak yang minta ni ada something lah tu kot. Macam tu. Jadi ikutlah. Pindah satu lagi sekolah. Saya pula yang tak suka. Saya pula yang tak suka. Saya ni jarang nangis Cik Man. Saya ni jarang. Kita ni anak adik-beradik saya semua perempuan. Tapi yang macam ni sikit saya. Yang lain ni perempuan lah. Macam lembut-lembut lah kan. Betul lah. Feminim tu lah. Jadi kita ni jarang lah nangis yang over-over kan. Tapi sekolah ni saya nangis. Saya nangis sampai mak ayah saya macam tak sangka saya boleh nangis seteruk tu. Dan akhirnya pindahkan saya. Sebab saya nangis atas banyak faktor lah. Sekolah tu agak saya tak boleh lah dekat situ. Jadi pindah satu lagi sekolah. Dekat situ saya habiskan tahfiz saya. Maknanya 3 sekolah. 3 sekolah. 3 sekolah tak dalam lebih kurang tak sampai setahun lah. 3 sekolah sekejap. Dan sekolah yang ni saya habiskan saya punya 16 ke 17 juzuk dekat situ dalam masa beberapa bulan sebab saya nak kerja SPM. Dan tahun yang sama sebenarnya masuk Madinatul Fas bulan 12. Memang habis je khatam Quran bulan 10. Waktu tu khatam hafazan bulan 10, bulan 12 ke bulan 11 macam tu ada interview Madinatul Fas. Lepas tu masuk Madinatul Fas. Indah. Itulah cerita. Cuba daripada awal. Ada ke mak ayah maklum kenapa mak ayah pilih Madinatul Fas sedangkan Madinatul Fas waktu tu baru open. Okay. Kan? And you are the first batch kan? Ya, betul. Fast track. So kenapa waktu tu? Dia mula-mula yang perkenalkan Madinatul Fas ni makcik saya. Makcik saya sebab tu pentingnya ada satu figura untuk memperkenalkan sesuatu produk baru kita. Jadi produk baru tu diperkenalkan oleh Ustazah Nafizah Musa lah. Jadi orang kenal waktu tu kan. Jadinya makcik saya cakap dengan mak saya, minta ilham daftar lah, boleh ambil SPM kat sini apa semua. Tapi sekali lagi saya waktu tu saya tak nak. Sebab apa Cik Man? Sebab saya waktu tu dah 14. Saya dah umur 16. Dah form 4. Dah separuh ke? Maksudnya saya 1 tahun lagi je nak SPM. Tapi sekolah ni waktu tu kan 2 tahun untuk ambil SPM. Jadi saya nak satu sekolah yang fast track yang setahun je cukup untuk SPM. Tapi sekolah ni 2 tahun. Jadi saya cakap dengan Umi saya tak nak. Nanti saya lambat ambil SPM macam tu. Tapi Umi ni macam biasa memujuk dengan cara dia yang saya boleh terima. Which is kata kerja apa dalam masa setahun tu. Mungkin 2 tahun tu akan dapat lebih banyak. Dan mungkin lepas ni kita boleh cerita apa yang saya dapat daripada sekolah ni lah. Tapi maksudnya 2 tahun tu saya tak sia-sia lah saya di sini. Tapi maksudnya mula-mula tu memang tak nak lah. Sebab kena 2 tahun maksudnya kena ambil SPM umur 18 waktu tu. Jadi waktu tu fikir tak nak lah. Tapi bila mak pun macam ni, saya Cik Man waktu interview di sekolah ni, dia tanya kenapa saya nak masuk. Saya cakap sebab mak. Memang jawapan. Ya, memang jawapan saya nak masuk. Saya cakap saya nak masuk sebab mak. Jujur. Saya ingat saya tak dapat. Saya keluar daripada interview kan, dekat Masjid Hidayah tak silap. Saya keluar daripada interview, saya cakap dengan mak saya, Umi lah saya tak dapat sekolah ni. Sebab cakap macam tu. Biasa kan sekolah tahfiz ni dia nak dengar kita nak daripada kita. Saya nak menghafal. Saya nak menghafal bersama-sama menjadi Quran. Tak ada. Dia nak macam tu, saya tak ada. Sebab mak. Saya nak masuk sebab apa? Sebab Umi. Saya cakap macam tu. So mula saya ingat tak dapat. Tapi dapat alhamdulillah. Dia macam kan Cik Man, macam ramai orang ada perspektif yang bahawa anak-anak pindah sekolah ni tak menjadi. Yang itu
juga apa yang saya pernah alami lah, which is orang rasa macam banyak sekolah ni mesti budak tu teruk. Biasanya stigma lah, stigma masyarakat, problematik student, ataupun yang kedua budak tu tak menjadi lah. Sebab pergi sekolah ni tak dapat apa yang sekolah ni tawarkan, tak dapat apa yang sekolah ni nak. Maksudnya kita tak dapat semua benda. Tapi saya memandang itu sebagai sudut yang berbeza. Saya melihat dengan saya berpindah sekolah tu, saya dapat banyak benda. Saya dapat setiap silibus sekolah yang berbeza-beza, persekitaran yang berbeza-beza, dan manusia yang berbeza-beza. Jadi daripada situ kita belajar kenal dunia lah. Macam okay, kita tak nampak macam satu ni tak. Mungkin ada orang yang berbeza pendapat dengan saya lah. Tapi bagi saya berpindah-pindah tu tak semestinya satu benda yang teruk lah. Memang kita tak dapat nafikan ramai juga yang bila berpindah tak menjadi. Sebab mungkin asalnya tahfiz pindah akademik, habis tahfiz akademik pun tak habis, macam tu. Mungkin macam tu, separuh-separuh. Separuh-separuh. Tapi tak dapat juga dinafikan bahawa saya melihat berpindah itu sebagai satu advantage pada diri saya. Saya bila orang kata macam banyaknya pindah dalam 1 tahun, saya menganggap itu sebagai satu benda yang positif untuk diri saya. Sebab saya melihat saya mendewasa dengan banyak benda yang berbeza-beza tu, dan membentuk saya yang memandang banyak benda tu daripada perspektif yang beza. Jadi kita tak nampak macam satu benda ni sama macam orang lain pandang, tak. Kita akan tengok corner sikit, tengok daripada sudut macam ni. Tengok daripada sudut macam ni. Sebab kita belajar banyak sekolah dan ditarbiyah di banyak sekolah. Orang putih kata apa? Don't judge the book by its kulit. Jadi macam tu lah, biasa itulah, bila kata stigma, ini antara kita kena belajar betul. Bukan kita, saya sendirilah. Macam pesan guru saya lah, dia kata nak ajar hati ni husnuzon dengan manusia. Ni guru saya pesan saya, memang saya buat. Kamu Leman, kamu duduk dekat, contoh kau pergi mall ke apa ya, kamu duduk situ seorang-seorang, kamu tengok je manusia. Macam orang kan, ada yang kalau yang tutup aurat, tapi semua tu kau jaga baik, kau doakan baik-baik pada yang jalan tu. Latih hati kan, tengok lalu depan kita. Memang bila dah buat macam tu rasa macam betul juga, maknanya kita tak tahu. Kita memang itu in present, tapi mati dia tak tahu. Betul. Ataupun along the way tu kita rasa macam tu, rupanya sebaliknya. Macam inilah. Ingatkan problematic student, tapi tidak. Macam satu tips yang macam saya sentiasa buat lah. Kita bila kita banyak bergaul dengan bukan pelajar tahfiz je, sebab dalam bidang undang-undang kita bergaul dengan banyak orang kan. Dan juga saya suka pergi join persatuan ataupun program-program luar yang pergi ke rumah-rumah anak-anak yang anak yatim ataupun orang tua, ataupun memang NGO kebajikan. Saya memang suka pergi tempat-tempat macam tu. Sama ada yang yang mengandung luar nikah, saya memang akan pergi. Saya memang nak join. Antara yang pernah pergi yang mana? Nama ke? Nama saya tak ingat lah semua. Tapi ada tu memang rumah untuk yang sedang mengandung lah, untuk yang tak ambil SPM lagi. Mana remaja terlanjur. Jadi macam rumah bonda tu lah. Menarik lah. Dia bukan menarik dengan apa yang orang buat tu, tapi kita rasa macam okey macam ni. Saya selalu ajar diri saya, bila nampak orang yang lebih tua pada kita selalu pesan pada diri, dia lebih tua pada aku, maka amal dia lagi banyak pada aku. Bila kita tengok orang lebih muda, kita fikir dia lebih muda pada aku, jadi dosa dia lagi sikit pada aku. Jadi bila kita fikir macam tu, kita tak akan fikir kita lebih pada orang. Kita akan fikir dia mungkin nampak biasa-biasa, tapi dia hidup lagi lama pada aku, which is satu hari dia hidup tu bersamaan, maksud 1 tahun dia hidup tu bersamaan dengan 365 kali dia tahajud. Setiap hari dia tahajud kan, ataupun 366 kali dia tahajud, lebih daripada aku. Ataupun budak yang ataupun orang yang lebih muda pada kita melihat dia macam biasa-biasa ataupun problematik ke apa, tapi kita kena ingat, tapi dosa dia mungkin lebih sikit pada kita. Setahun kita hidup tu berapa banyak dosa kita. Jadi rasa macam kita bagi benar. Jadi macam bila saya, kalau Cik Iman buat macam cara tadi, macam duduk kat rumah tengok orang sekeliling, kalau saya buat macam tu. Bila saya pergi mana-mana tengok orang tua, ni hidup dia berapa tahun daripada aku lebih lagi. Jadi tak boleh rasa hebat. Kita rasa macam dia punya amal lagi banyak pada saya. Macam tu. Jadi bila kita macam tu, kita tak akan rasa macam mendabik dada lah. Kita akan rasa macam okey, kita ni macam tu je. Dalam masuk juga masuk juga macam apa ni, musibah lah. Dia nampak macam musibah bermaksud, bukan musibah yang maksudnya musibah mengaibkan. Kan? Semua orang cakap innalillah semua macam biasa kan. Saya memang dah terbiasa kena letak alhamdulillah. Alhamdulillah tu bukan pada orang tu. Syukur aku tak ada tukang uji macam tu. Anak-anak tukang aku tak ada diuji macam tu. So itulah antara benda yang jadi macam tu lah. So dia maknanya soal stigma lah, sahabat kita bincang ni soal stigma masyarakat.
not all student yang pindah-pindah sekolah ni adalah problematic. Walaupun mungkin statistically problematic student tu lebih, tapi ni case yang rare lah. Kan? So apa yang penting sini tabayun. Tabayun apa-apa tanya pada orang dia. Kita jangan duk ni je. Jadi macam Husna pengalaman berubah sekolah tu banyak kan waktu remaja. And then masuk sini fast track. And then first batch fast track. Dan kita tahu kalau ikutkan podcast sebelum ni pun banyak guru-guru dah cerita cabaran dia macam mana kan. Furqan sendiri cerita macam-macam kan walaupun rapat. So ada banyak benda kita tahu. Yang kurang baik, yang baik, yang semua kan. Jadi macam Husna lah. Dan Husna pun sebelum kita podcast tadi ada SMA sikit kata Husna kalau pergi bagi talk di luar. Saya sebut nama sekolah. Betul. So sebab apa tu Husna? Okay, saya bermula di sini, kami masuk 27 ataupun 28 bulan 12 2016 dan kami bermula dengan antaranya kami ada pembentukan MPP lah waktu tu. Saya ni tak nak pun waktu tu. Dan lagi-lagi saya memang tak suka manifesto lah. Waktu kena bagi manifesto tu saya macam Allah pening nak cakap apa. Saya manifesto kat depan saya tak bercakap tentang saya lah. Saya memang ingat sampai sekarang manifesto kat depan saya tazkirah. Saya tazkirah kat depan. Sebab saya tak pandai nak cakap macam pilihlah undi saya sebab saya boleh buat ni. Saya tak suka berjanji. Saya nak buat yang terbaik. Dan memang ambil tu pun sebab guru-guru lah waktu tu. Yang macam kau pergi kan waktu tu kan. Macam tu. So isi orang dan kita bertanding lah. Jadi qadarullah waktu tu terpilih jadi ketua pelajar untuk Banat. Jadi kalau Encik Man tanya saya apa yang waktu batch pertama kan, kenapa ataupun macam mana kita dulu kan, memang sekolah ni dia bagi kesan banyak lah pada saya. Saya tak boleh cakap disebabkan sekolah ni saya jadi macam ni. Sebabnya kalau contoh pembentukan Islamic education tu bermula dari rumah lah kalau saya. Mak ayah saya sangat Islami, alhamdulillah, sangat menerapkan benda-benda yang diterapkan di sekolah, mak saya terapkan di rumah. Solat jemaah wajib setiap hari. Mak saya sampai sekarang, saya ni dah umur 20-an lah, Cik Mat. Tak boleh sebut lah apa-apa kan. 20-an tu mak saya masih call sampai sekarang. Setiap pagi 5.30 mak saya akan call bangun tahajud. Setiap hari? Setiap hari mak saya call. Waktu saya dekat UAE mak saya call. Walau saya kat rumah sebab bilik berbeza kan, mak saya akan call bangun, panggil tahajud. Jadi benda tu pembentukan diri tu dah dari rumah. Mak saya alhamdulillah. Every day without miss. Ya. Kadang-kadang kalau saya memang awal saya kejut mak saya. Sebab sejut parents lah. Jadi mak saya akan kejut saya akan kejut macam itulah. Biasanya Umi akan kejut. Sekali dengan Umi, abah akan bangun, semualah akan bangun. Tapi jadi pembentukan dari rumah tu, pembentukan Islam education tu dari rumah. Kerana akar dia dah ada. Akarnya dah ada. Jadi saya tak boleh kata dari sini saya belajar macam tu. Dan saya tak boleh juga kata kepimpinan saya bermula di sini. Sebab alhamdulillah kepimpinan tu bermula dari saya darjah 6 sampai saya sekolah menengah form 1. Memang saya majlis tertinggi untuk Persatuan Wakil Pelajar lah waktu kat sekolah dulu. Tapi satu benda yang menarik ialah di sini saya belajar bekerja lebih sistematik. Dan saya belajar banyak perkara dalam kepimpinan tu sendiri. Which is selama ni kita memimpin sekadar memimpin. Tapi saya rasa bila dekat sini, saya belajar memimpin dengan jiwa lah. Benda tu real Cik Man. Kalau mana jiwa kepimpinan tu wujud. Dia dah wujud dari dulu tau Cik Man. Tapi kan kita menyantuni dengan hati, dengan jiwa. Kita bukan sekadar memimpin sebab kita rasa macam kita nak macam ni. Tak. Kita bukan... dia macam bukan tipikal kepimpinan lah. Saya boleh cakap macam tu. Memang kalau orang dengar macam benda lah dia ni macam tu kan. Tak. Dia benda tu memang kena rasa. Macam orang kata kemanisan dalam ibadah. Bila orang yang tak berasa benda tu, dia macam tak faham macam nak cerita dia. Tapi bila kita alami tu kita tahu kepimpinan dengan jiwa ni lain Cik Man. Dia lain dengan kepimpinan biasa. Tak. Waktu dekat sini saya belajar banyak benda. Sistematik tu saya akui. Saya memang sampai sekarang kalau saya join satu NGO ataupun persatuan yang asyik cancel last minute ataupun satu benda yang saya rasa macam tak patutlah dia orang buat macam ni, saya memang akan menyuarakan. Saya rasa macam tak patut benda-benda macam ni. Sebab dulu waktu kami MPP, kami memang diajar untuk buat tu sistematik walaupun tak sempurna Cik Man, confirm pelajar. Tapi kita belajar betul-betul supaya akhirnya tak cancel program kita. Program kita akan jadi macam
smooth. Walaupun nak cakap wow dulu Cik Man tak macam sekarang lah sekolah ni. Sekarang sekolah dah cantik. Dulu sekolah biasa-biasa kan. Beza. Zaman Husna tu zaman geng perang Badar tu. Jadi dah zaman perang dengan Rom lah. Jadi zaman tu jadi tak adalah gagah dan kita belajar ukhuwah tu lah. Saya belajar ukhuwah tu dan saya belajar menjadi lebih mendewasa di sini. Mana Husna kepimpinan lah antara benda yang bagi kesan. So yalah, Mbak Husna pun lepas habis pengajian tu Husna agak kerap hadir di sini. Walaupun di hujung pengajian tu mungkin Husna kurang sebab sibuk, biasalah kita ada kehidupan masing-masing. Jadi macam Husna sendiri selain pada value yang dikatakan kepimpinan dengan jiwa, apa yang membuatkan lagi yang Husna terikat dengan sekolah sampai ni? datang podcast kan. Boleh jemput datang. Dia ukhuwah, satu lagi. Ukhuwah dengan kawan-kawan tu. Memang saya akui sekarang agak gap dengan ramai lah sebab kita yalah kehidupan dah masing-masing. Ada yang dah kahwin, ada yang berkerjaya dan sebagainya. Tapi dia punya manis dia tu waktu di sekolah tu kita ingat sampai sekarang. Cik Man dulu waktu zaman SPM kan, saya ingat saya lebih kisah kawan tak belajar daripada saya tak belajar. Waktu tu. Saya maknanya ambil berat orang tu lebih. Sebab saya ni jenis yang dalam kelas. Saya tak kisah sangat belajar kat luar kelas. Saya dalam fokus kelas tu utama. Saya memang fokus, biar fokus dalam kelas. Luar kelas adalah untuk saya tolong kawan-kawan. Sebab dulu batch kami ni kebanyakannya dah lama tak belajar Cik Man. Masuk memang untuk ambil SPM. Jadi diorang dah tinggal akademik lama. Jadi saya ni pula Allah bagi peluang lah. Allah bagi peluang dah belajar form 1, form 2, form 3. Jadi saya tinggal akademik dalam lebih kurang setahun je. Jadi macam taklah selama mereka tinggalkan. Jadi memang saya fikir waktu tu dan cikgu-cikgu pun nampak kita boleh. Jadi memang kita ada program mentor-mentee dan saya jadi mentor untuk mana sama pelajar tu kan? Mentor-mentee untuk mana yang siapa yang lebih baik dia bantu kawan. Bantu kawan. Tapi mentor-mentee tu untuk beberapa subjek je tau. Tapi saya ambil serius mentor-mentee tu sampai saya mengambil itu untuk semua subjek. Saya dulu Cik Man, dia yang menariknya, saya tak tahulah, saya tak menganggap ini aib lah. Tapi waktu saya form 3, saya gagal PT3 matematik. Matematik saya tak tahulah kenapa Cik Man, macam belajar macam mana tak boleh masuk. Memang tak faham. Memang macam faham, bila nak buat tak boleh. Nak buat boleh. Biasa tak boleh, kantoi. Faham. Waktu tu saya terkejut juga. Sebab PT3 dulu kita tak boleh tahu berapa kita punya markah. Sebab saya tak ingat saya batch kedua ke ketiga untuk PT3 baru waktu tu. PT3 agak baru waktu tu. Waktu tu. Dia bukan PMR PT3. Tapi qadarullah rezekinya form 4 saya masuk, apa je yang belajar matematik tu semua saya faham. Sampai saya tak sangka saya boleh mengajar orang lain. Masa form 4? Waktu form 4. Form 4 maksudnya waktu tu umur saya kira 17-18 lah nak ambil SPM kan. Saya boleh ajar orang lain dan memang cikgu Mariam waktu tu dia cakap, Husna awak tolong ajar pelajar-pelajar banyak ni. Saya tak pernah sangka benda table tu boleh turn macam tu sekali. Maksudnya kita daripada pernah gagal, kita boleh jadi student di target untuk A untuk SPM. Macam tu. Jadi memang kawan saya pula, ramai batch saya, ramai yang lemah pandai-pandai matematik. English. Matematik English. Matematik tu memang sangat. Jadi kan waktu kita panggil apa prep kan. Prep, sebelum prep ni kadang-kadang tidur dulu kan. Tidur kali dulu kan, lepas tu bangun prep kan. Saya memang marah sampai tak bangun. Saya marah kawan saya kalau tak bangun. Macam wadir. Saya macam bangun, kau nak dapat apa untuk mat kau macam tu kan. Lagi-lagi saya kadang dengan kawan-kawan yang betul-betul rapat ada 2 orang waktu tu kan. Saya memang nak tolong dia. Macam tu kan. Saya kata bangun, kau jangan main-main lah macam tu kan. Bangun. Jadi waktu luar kelas memang saya fokus untuk mengajar kawan lah lebih daripada untuk saya belajar. Sebab saya fikir dalam kelas saya kena faham supaya bila keluar dari kelas saya boleh ajar orang. Is it worth? Maknanya adakah sangat bila Husna push budak-budak kawan-kawan ni boleh pergi? Alhamdulillah Cik Man. Kawan saya daripada gagal C, B untuk diorang punya subjek. Dan bukan itu saja, kita tengok statistik sendiri, memang batch kami lulus. Matematik lulus. 100% maksudnya 100% kata saya. Saya tak sure berapa dia punya tu, tapi yang memang kawan-kawan saya yang tu 6A, 5A, 4A, tu saya macam kita gembira walaupun kita tak rasa itu pun sebagai kita kena ada kredit tak pun. Tapi biar kita rasa macam kita boleh membantu something untuk masa depan kawan-kawan lah. Waktu tu fikir kita nak berjaya tak nak seorang. Saya fikir macam tu. Kalau saya bangun, ada orang yang jenis dia nak belajar, dia bangun, dia lebih selesa macam tu kan. Orang lain tidur, waktu orang lain tidur. Ataupun dia bangun seorang. Saya tak boleh. Saya tidur,
orang lain bangun, kejutlah saya. Tapi diorang tak kejut pun tak apa. Tapi memang kami jenis yang akan kejut. Tapi kalau saya belajar, saya nak kawan saya bangun juga. Saya nak dia belajar juga. Saya tak nak macam okey, diorang je tak nak. Saya nak semua sama-sama. Macam benda tu memang konsisten along the fast track tempo. Bagi saya je, seingat saya je. Mungkin bukan semualah saya touch, tapi waktu tu memang ada kawan ni yang saya fokus pada subjek ni, ada kawan ni subjek ni, macam tu. Dan ada beberapa kawan yang memang agak lama tinggal, jadi agak lemah sikit waktu tu. Memang saya kata apa-apa nak tanya cuba je. Kalau saya boleh jawab, saya jawab. Tapi ada student lagi pandai dulu daripada saya. Tapi kira kita boleh berbincang lah waktu tu, boleh bincang. Jadi saya pastilah apa ni Matul Fast sekarang ni tak ada kan ni kelas paling corot tak ada kan macam ni. Tak ada. Dia campur je. Campur. Dulu pun tak ada Dulu juga. pun tak ada kan. Campur. Itu tu antara benda yang itu antara isu lah kalau dibicarakan kat luar lah. Bila yang corot satu kumpulan. Betul. Itu bagi saya sendiri pun seorang pribadi tidak sihat lah. Ada pro and cons lah kan. So pro and con. Jadi bila macam Matis Matul Fast ni dia tidak begitu. Mana siapa yang ada kelebihan dia akan tarik kawan-kawan yang lemah ni untuk pergi lah. Termasuk hafazan pun gitu juga. Betul. Kan? Ya. Waktu saya masuk tu saya dah habis. Alhamdulillah dah habis hafazan. Maknanya dah habis bermaksud dah syahadah. Waktu tu saya khatam je. Tapi kira ulangan lah kat sini. Tapi ada waktu tu batch kami yang tak habis lagi. Yang masuk untuk menghabiskan. Jadi waktu tu kita tolong jugalah dari segi hafazan. Tapi hafazan ni kita tak nak tolong sangat sebab masing-masing punya kesembuhan kan. Effort cuma bila macam down, macam penat sangat kita boleh kau boleh macam tu. Dan itu yang pertama lah ukhuwah tu. Saya rasa macam saya memang sayang lah kawan-kawan. Waktu tu memang saya nak waktu SPM pun kami SPM dekat SMK kan. Ada macam waktu rehat sekejap waktu tu, macam antara satu paper ke satu paper. Saya ingat memang saya garang sikit tau bab-bab ni. Macam saya ingat saya marah kawan saya waktu tu sebab dia tak buka buku waktu nak ni. Saya kata tengok ni mungkin boleh jadi masuk. Betul masuk Cik Man. Betul masuk lah. Betul masuk soalan tu. Sebab maknanya tak ada share kawan kena marah. Saya buka tu, saya rasa macam saya tak berapa ingat ni. Saya tanya kawan saya, kau ingat tak ni? Saya kata tak ingat. Saya kata baca, so dia kata tak apalah dah, sebab kita dah penat kan, dah tepu. Saya kata tengok. Kalau tak anak hafal pun tak apa, tengok. At least tu nanti bila jawab tu kalau lah masuk ada lintasan tu boleh. Memori. Lepas tu dia macam nak ngadu waktu tu tau. Lepas tu saya kata tak apa, tengok je kata kan. Masuk je Man. Rezekinya masuk. Tapi saya tak sure dia dapat jawab baik ke tak, saya tak ingat dah waktu tu. Tapi bila nampak kawan-kawan semua 6A, 7A, 5A, 4A, benda tu bagi saya bukan A itulah yang penting. Tapi itu tak dapat dinafikan, itu adalah usaha mereka. Maksudnya kita tak boleh kata A tu tak penting, tapi tak boleh nak kata A tu segala-galanya. Cuma dengan effort diorang tu saya rasa diorang semua layak berjaya. Dia soal rezeki lah sebenarnya. Betul. Tak, sebab apa? Bayangkanlah first batch, fast track, tahfiz pun baru mula. Betul. You yang menghadap semualah dengan kawan-kawan semua ni kan. And then rezeki macam Ustaz Azim cerita dalam podcast dulu pun, dia kata first batch ni, lepas first batch ni meletup SPM, kira agak bukan kata semua straight A, tapi nak kata kalau first batch boleh dapat macam tu, dan orang mula melihat. Betul. Orang melihat Madin Tufa, so fast track dia ni quite good lah kan. Sebab kita sekolah swasta yang memang first baru. Cikgu-cikgu pun baru waktu tu kan. Jadi kita berlumba dengan sekolah-sekolah lain. Kita bukan nak lumba dari segi sekolah prestige ke sekolah ni ke, tapi dari segi apa yang diorang dapat tu mungkin kita tak dapat benda yang sama. Nota-nota yang terbaik. Antara kekurangannya ada. Betul. Jadi waktu tu memang yang bagi all out semuanya kena daripada guru dan juga daripada student sendiri. Daripada cikgu, Cik Man, saya sendiri sebab saya rapat dengan ramai cikgu, memang saya tengok sampai lewat malam cikgu sediakan nota untuk esok. Dan kami pun pernah tolong print, tolong tengok waktu tu macam mana cikgu buat nota-nota untuk kita lewat malam. Cikgu sekali. Betul. Cikgu-cikgu pun sekali. Ini saya cakap betul yang terjadi. Dan kawan-kawan pun bukan pukul 12 lay off boleh terus ni tak. Lain lagi nak dekat SPM waktu tu yang kita dapat pelonggaran kadang pukul 1 Cik Man. Itu benda biasalah untuk orang-orang yang nak SPM. Tapi saya nampak kesungguhan tu. Jadi kesungguhan dan ukhuwah waktu itu bukan setakat untuk belajar tu, dari segi kita support each other. Sebab kita akui banyaklah benda yang berlaku waktu tahun 2017, 2018. Waktu sekolah pun baru nak naik.
cikgu pertama kali menjadi cikgu pun ramai waktu tu. Cikgu-cikgu yang pertama kali menjadi cikgu dan kami pun remaja. Jadi waktu tu macam-macam isu berlaku sebenarnya. Tapi kita support each other, kita ada dengan each other, dan benda-benda yang mendewasakan kita tu menyebabkan saya rasa attached dengan sekolah ni. Itu yang pertamalah ukhuwah tu antara tadi kepimpinan, ukhuwah, dan ketiga sebab sama-sama membina. Betul, Cik Man. Bukan kata pengurusan cikgu membina Tafiz ni budak-budak sekali ni. Ya, kita saling ada. Kita support cikgu-cikgu pun support kita. Pengurusan, kami rapat juga dengan pengurusan sekolah. Waktu tu kita support each other. Bukan setakat kita rapat dengan pengurusan sekolah. Saya bersembang dengan tukang kebun pun saya bersembang. Dengan arwah Abang Fendi kan, saya bersembang dengan dia. Bang, hari ni macam mana? Dah makan belum? Dengan orang Dewan Makan. Kita ada connection tu. Dan dengan adik-adik, kita kena akui bahawa adik-adik walaupun waktu tu baru form 1, Cik Man, tapi diorang ni memainkan peranan juga dalam pembentukan sekolah ini. Pembentukan tu bukan pembinaan sekolah, tetapi bi'ah di sekolah itu diorang ada main peranan juga. Kita tak boleh nafikan benda tu. Budaya pertama tu penting. Betul, Cik Man. Sebab benda tu akan di presiden. Betul. Presiden. Dia diikuti oleh yang lain. Yang lain ikut. Mungkin ada benda yang kita bawa yang batch-batch sekarang dah tak bawa dah. Tapi at least ada benda-benda yang daripada dulu cikgu-cikgu pun nampak. Oh, benda ni perlu kita kekalkan ataupun benda ni tak perlu dah. Jadi benda tu penambahbaikan setiap tahun. Contohlah ada presiden case. Presiden case. Okey. Baik macam mana kan. Jadi yang ketiga, kenapa saya attach ataupun saya selalu datang macam Cik Man tanya tadi. Saya tak anggap bila cikgu panggil tu dia memerlukan khidmat saya, bukan. Tapi saya yang memerlukan satu ruang untuk saya heal. Saya rasa bila saya datang sini buat program ke apa, itu healing process, dan itu adalah satu ruang. Dengan kesibukan kita dengan belajar ke apa, bila kita ke sini dengan talk ke, program ke dengan adik-adik, dengan asatizah ke, benda tu satu ruang untuk dia meningkatkan diri, mendewasa. Dia macam satu proses yang best. Jadi salah satunya sebab memang kita rapat lah dengan cikgu. Saya rapat dengan cikgu. Hubungan kita dengan cikgu tu membuat kita rasa suka nak datang lagi. Bila cikgu panggil ke, biasa bila asatizah panggil, saya macam on. Awal-awal dulu lagi selalu macam walaupun saya belajar tak faham, okey ada program sekian balik daripada faham. Memang nak join macam tu. Tapi bila dah akhir-akhir tu macam banyak komitmen lain yang lebih perlu diutamakan. Jadi kita utamakan aula kan, maknanya aula lah waktu tu kan. Live dia kan. Jadi so point tadi, point yang kita tak nak terlepas. Healing proses. Maknanya ini pun satu benda yang kita lagi-lagi generasi sini lah yang teman pun sendiri walaupun umur dah macam ni kan. Kalau kata 20-an kita dah 30-an. 30-an kan. So kita ada kenalan kita, teman ni suka kawan orang tua. Sama je Man. Kawan orang tua banding. Yang sebaya ni sekadar berlalu. Kan, tak ada jenis lepak, nak main futsal, duduk kedai kopi melalut, dia tak ada. Nak melalut kedai kopi kena orang tua. Macam tu try. So, dan kita banyak orang yang suka kawan orang muda-muda. Sebab apa benda tu, pesan dulu juga nak bina diri tu kena utamakan dua puak ni, yang tua dan muda. Tua pengalaman dapat kan. Yang muda ni kita nak mencurahkan apa kita tahu lah kan untuk didik kita. Jadi soal healing process tu antara stigma yang mungkin teman nampak juga generation gap yang berlaku ni. Budak-budak dia melihat khidmat ni satu benda yang lagi bila habis sekolah kan. Kadang-kadang mungkin sebab rasa dah cikgu minta nanti orang kecil hati. Mungkin ada kadang-kadang, tapi jarang sekali kalau kita nak melihat dari sudut sebenarnya bila aku datang sini ni aku dah kalut dengan dunia luar kan, reality. Betul. Kan dah masuk dalam career wise lain pula. Zaman belajar lain, zaman career lain pula reality dia. Cuma bila kembali balik ni dia sepatutnya healing lah. Betul. Teman setuju buat tu. Tu yang nyentuh tu. So kita berpatah balik ni supaya kita tengok balik, renung balik, and then yes, it's a healing. So macam mana benda tu membantu sebenarnya? Adakah lepas kadang-kadang lah kita down apa tiba balik adakah dia memberi satu energi yang booster terbang balik ke sana? Saya semua kos susah lah kalau waktu belajar, tapi tak dapat dinafikan
kita kenal macam mana kos undang-undang ni sendiri, dan waktu tu ambil double degree. Dan waktu tu kita memang, saya sangat aktif dengan program luar, dan saya kena selalu balik lah sebab mak saya pun bukanlah tak sihat, tapi bukanlah sihat sangat. Jadi kita bukan setakat sebab mak ayah tak sihat je, kita memang nak balik jumpa family. Sebab saya memang macam tu, saya nak family ada waktu, saya ada waktu, kawan-kawan saya ada waktu, program saya ada waktu, belajar saya ada waktu. Saya nak macam tu. Saya tak nak hidup yang macam satu-satu je. Saya tak nak. Saya nak semua tu diberi perhatian lah. Multitasker. Macam tu. Jadi kita macam, jadi menipulah kalau tak pernah rasa macam penat, tak pernah rasa macam kita perlu rehat. Jadi saya tak nak nampak macam pergi sekolah, buat program, tolong guru, sekadar tolong guru, sekadar nak pahala, khidmat. Ya, itu yang kita nak. Tapi saya melihat itu juga adalah membantu saya. Satu, mungkin bila kita duduk kat dunia luar ni, Cik Man, mengulang tak sama dah macam kat sekolah, Cik Man. Mengulang Quran, bi'ah tu dah tak sama dah. Jadi bila saya lama duduk kat luar macam tu, bila saya balik semula ke sekolah, dia macam reality check. Macam ni lah kau dulu. Inilah benda-benda yang kau buat dulu. Inilah benda-benda yang kau buat dulu. Kau pun pernah macam mereka dulu. Maksudnya menghafal macam tu, mengulang macam tu. Jadi bila kita buat program dengan adik-adik ataupun kita datang sekolah balik, ini tempat kita pernah mendewasa. Jadi benda tu akan datang rasa macam inilah tempat yang kita cari. Macam orang macam healing process ni, bila saya pernah dengar doktor kata healing ni bila untuk orang yang dah sakit. Kalau kita tak sakit, tak panggil healing process. Okey, jadi saya mungkin bukanlah healing process, tapi satu benda untuk mendamaikan lah. Jadi macam mungkin kita kekalutan, kekalutan kat luar, kesibukan, kepenatan kat luar tu, bila kita datang Mahat tu dia lain. Kita rasa nak memberi. Dekat luar kita memberi topik lain, Cik Man. Kita tak masuk pasal tahfiz, kita tak masuk pasal Al-Quran sangat, kita tak masuk macam tu. Tapi bila kat sekolah, topik kita berbeza. Dan kita punya target audience berbeza. Jadi benda tu pun main peranan juga. Dan kita tahu siapa yang kita akan jumpa dekat sini. Jadi benda-benda tu semua satu benda yang saya rasa macam membantu saya. Kadang-kadang, Cik Man, kita rasa macam aku ni dah bagi macam-macam. Maksudnya kita dah keluar, pergi buat program ni, pergi buat program tu, tapi ada masa kita rasa macam apa manfaat aku bagi macam tu. Tapi bila jadi bila kita datang sekolah ni kan, kita tahu macam kita bukan bagi benda yang saya saja tau. Macam tu. Bila kita datang kat sini, kita bagi benda macam ni. Bila kita kat luar, kita ada benda-benda berbeza, Cik Man. Kita pergi untuk pusat pemulihan, kita tak boleh terus nak cakap ceramah macam tu, kita tak boleh, Cik Man. Kita tak boleh macam tu, Cik Man. Saya pernah pergi lorong-lorong, kita buat street dakwah ke apa semua kan. Kita tak boleh terus ceramah tu, Cik Man. Tak boleh. Kita memang dia punya berbeza-beza kan. Tapi bila kita balik ke sini, kita tahu inilah dunia kita dulu. Kita dewasa, dibesarkan di sini. Memang saya berada di sini waktu saya dah dewasa dah pun. Waktu umur dah 16, 17, 18. Tapi kita still rasa macam waktu tu kita belajar banyak benda. Dan waktu tu kita proses mendewasa. Proses nak remaja tu banyak benda kita belajar. Jadi bila balik kat sini, bila memberi sesuatu pada adik-adik, kita rasa kita bagi apa yang kita dapat. Dan kita tak nak bagi kita dapat di sini je, tapi kita dapat kat luar, kita bagi lagi kat adik-adik. Jadi macam benda tu kita nak mereka juga dapat apa yang kita dapat. Dan kita nak hubungan kita dengan cikgu-cikgu tu makin baik. Saya sangat sayanglah, lebih-lebih lagi cikgu-cikgu batch pertama kami kan. Saya sebab kami menghadapi banyak benda sama-sama, Cik Man. Sama ada kehidupan ataupun apa. Cikgu-cikgu dulu umur tak jauh pada kami. Jadi kadang-kadang kita anggap kita nampak dia sebagai seorang guru, tetapi kita menjadikan dia tempat kita nak meluah ataupun bercerita ataupun mengambil satu buah fikiran tu. Bukan sekadar kita je tahu yang minta daripada guru-guru. Guru-guru pun datang cakap, Ustaz nak buat macam ni, Ustazah nak buat macam ni. Apa pandangan? Jadi benda tu membuatkan kita bertukar-tukar pandangan, dan benda tu membuat kita lebih erat. Kita rapat dengan cikgu-cikgu. Tapi betul, ialah macam mana kalau didikan Rasulullah, kita tahu 7 tahun pertama, 7 tahun kedua kan. Betul. So rezeki kalian pada ketika tu, jarak dengan guru tu tidak jauh. Betul. Dan guru pula dia memahami peranan dia, dan kalian memahami peranan kalian. And then self respect dengan respect each other tu ada kan. Betul. So benda tu bagi teman satu pemangkin lah yang mungkin sekarang budaya dia adalah perubahan. Tu confirm dengan budak dah makin ramai. Kan cabaran dia lain kan. Dengan generation gap kita lagi post covid, banyak benda dah berubah. Sudut budaya, sosio budaya, cara pemikiran budak-budak. Suatu cabaran baru.
Kan? Gen Z sekarang Gen Z, memang saya nampak obvious sangat. Kita pun ada tiba dengan IPT tertentu juga. Dah rasa dah hampir 15 batch dah. Nampak memang berbeza jauh sekarang. Sangat beza. Kan? Kadang benda direct pun susah nak faham. Betul. Common sense tu one thing lah. Tu benda typical yang dibahaskan lah. Jadi macam ni senang. Itu cikgu-cikgu semua. Bagaimana pula dengan Umi dan Abi? Senang melihat macam mana? Waktu ketika tu. Waktu saya dulu nak lah tahu kan. lah. Saya pun tak banyak tahu kan. Dulu yang selalu datang ke sini Abi lah. Umi kami selalu ada maksudnya ada masa dengan Umi hari Rabu. Umi ada pengajian Umi Every week lah. every week ataupun waktu ada program lah. Tapi saya melihat peranan Abi, peranan Umi ni sangat penting. Kita tak boleh dia Jimin, apa pun yang kita buat kan, dia setiap lapisan tu dia ada, setiap orang tu dia ada peranan dia sendiri. Jadi peranan Umi dengan Abi ni mungkin tak senampak macam cikgu-cikgu di sini. Maksudnya kita tak nampak dia mengajar ke apa semua, tapi peranan luar. Contohnya kebajikan Abi kan, kalau datang sekolah sebab waktu tu saya ketua pelajar. Jadi bila Abi jumpa, Husna macam mana hari ni pelajaran apa yang tak cukup, apa yang perlu, apa yang rosak. Itu bukan kerja Abi untuk tahu, untuk tanya apa yang rosak. Betul, sepatutnya jadi. Bukan kerja Abi untuk tahu apa yang rosak, tapi dia mesti nak tahu, beliau mesti nak tahu. Dan lepas tu kita tengok esok ada orang dah repair dah. Esok dan walaupun memang banyak kali repair lah sebenarnya, tapi Abi memang tak pernah lah nak marah-marah kita sebab benda-benda macam tu. Sebab yelah bangunan baru, kadang-kadang ada banyak leaking tu kan. Jadi macam saya tengok peranan Abi dengan Umi kat situ, dan peranan Umi lebih pada menyentuh lah. Saya tengok cara Umi menyentuh kami dulu. Macam mana mungkin walaupun tak ada banyak masa, tapi dengan masa yang ada tu Umi memang menggunakan sebaiknya. Dari segi macam mana tak sekirah Umi setiap hari Rabu menyentuh hati-hati. Lebih kepada nak menjadikan bahawa Umi ni bukan satu figura yang ustazah selebriti di luar, bukan. Dia beliau nak bawa satu figura bahawa beliau ini adalah ibu di sini. Ibu di Mahat ini waktu itu. Jadi macam kami merasakan benda tu. Jadi tak rasa macam satu ustazah selebriti yang datang sekolah kita, tak. Kita rasa dekat. Kita rasa dekat. Macam mana peranan Umi dengan Abi tu, mungkin kalau nak cerita lebih-lebih tu saya yakin ramai dah cerita macam mana pembinaan apa semua tu. Tapi yang saya melihat dari segi macam belakang-belakang tabir, kita dengar sendiri kadang-kadang conversation Abi dengan asatiza. Macam mana pembaikan sekolah. Saya pernah dengar benda-benda tu Cik Man, sebab kita selalu berada di pejabat dulu kan. Sebab kita gerak kerja banyak di bilik meeting semua. Saya pernah dengar sendiri macam mana kerisauan Abi tentang, kerisauan ni bukan benda yang tak elok Cik Man kan. Ya, betul. Kerisauan ni perlu ada, semua manusia ada rasa risau tu kan. Tapi maksudnya kerisauan ataupun satu benda yang Abi concern kan, kita pernah dengar benda-benda tu semua. Dan kita lihat macam mana Abi ni bukan lepas tangan pada orang lain je, tak. Jadi kita tengok peranan-peranan macam ni. Not typical pengurusi, betul, penasihat. jadi peranan-peranan dah Syah kita ke? peranan-peranan semua orang tu yang menyebabkan macam okey, wow. Sekolah Madinatul Faz kan, waktu tu Mahat Tahfiz Integrasi, MTIMH. Dulu kita panggil Mak Timah. Susah sangat. Mak Timah. Ya, dulu kan kita. Weh, ni benda baru ni. Benda baru Mak Timah apa dulu. MTIMH is Mak Timah. Okay. Dulu kami sebab MTI macam tu kan, macam suruh orang lain sebut. Saya masa saya datang tu masih lagi MTIMH. Susah. MTIMH. Jadi susah-susah. Kau balik Mak Timah bila? Nak laju. Kan, MTIMH ni peranan semua orang memainkan peranan. Tak boleh nak cakap satu peranan je, tak. Saya melihat batch saya tak boleh gambarkan betapa saya bersyukur dengan batch saya dululah. Dan batch adik yang pernah berada bersama-sama dengan kami. Kes bully Cik Man yang kita tengok sekarang kan, sangat teruk sekarang. Tapi saya tengok dulu mungkinlah ada orang yang tak berapa rapat dengan senior ke junior ke, itu belakang kira lah. Itu benda yang kedua. Tapi yang penting bully-bully tu tak ada Cik Man. Kita tak ada. Lagi yang perempuan ni, batch kami ni memang cubalah menyantuni adik-adik. Walaupun kadang-kadang mungkin tak semua orang lah kan, dia ada memang nak rapat dengan junior ke dengan senior kan. Tapi memang sampai sekarang kalau Cik Man tanya, saya masih baik dengan junior-junior sampai sekarang. Walaupun dah berapa tahun Cik Man, saya habis sekolah, diorang waktu tu baru form 3, form 4. Form 3 lah, form 3. Jadi mana ada masih in contact? masih. Di Instagram ke, berjumpa ke, masih.
Kadang-kadang Kak Usna nak pergi Mahat ni, Kak Usna kita pun macam tu. Maksudnya ada program kan. Saya pun jadi VC. Jadi kita berkumpul waktu jadi VC. Hari tu saya dah nak habis UIA lagi beberapa hari, maksudnya last sem. Adik-adik UIA contact saya. Kak Usna dah last kan, jumpa makan-makan untuk kita keberadaan dengan adik-adik tu. Sekadar bukan berjumpa lama pun Cik Man, just sembang macam mana sekarang, okey tak, macam ni. Okay, itu menarik lah benda macam tu. Kenapa kita hadap di sini sahabat, sebab mungkin ada setengah orang rasakan benda ni ada lagi ke, atau mungkin adakah ia semakin hilang, adakah ia masih dibudayakan, kita tidak tahu. Saya pun tak ada nak, kita tak berani nak judge, nak letak satu judgement lah, mengatakan best kali ini tidak sebagai, kita memang kalau kita nak duduk di dalam dunia comparison ni sampai habis. Betul. Tak selesai. Tapi sekarang ni kita tengok apa benda kita boleh ambil. Betul. So banyak juga benda-benda yang menarik pada generasi baru yang kita boleh ambil sebenarnya. Betul. Setuju. Instead of semua negativity, tapi positivity tu rasa banyak benda yang boleh kita belajar juga. Itu masa Usna menyentuh soal generasi lah, soal remaja kan. Of course Cik Yu Usna dah nantinya kan. Usna pun adalah jenis not typical macam-macam masyarakat punya stigma Tahfiz Hafizah ni jadi mesti macam ni. You are not that. Jadi dah berjumpa macam-macam jenis orang. Okay. So dengan apa yang berlaku dengan suasana sekarang ni lah, kita tahulah sekarang ni pun dah panas isu pendidikan kan, isu keselamatan lah. Dia bukan pendidikan saja, pendidikan dan keselamatan di sekolah. Okey, sebagai future lawyer, so insyaAllah lawyer dalam nak minat dalam kriminal. Dan saya dengar tadi target Usna kalau boleh jadi DPP, Deputy Public Prosecutor. Sebab apa saya tahu ni bapak saya DPP kan, pegawai polis yang memang banyak DPP untuk mendakwa lah pasal-pasal ni kan, wakil pada DP lah. Jadi macam mana Usna lihat perkara ni lah kan? So mungkin share sikit worldview macam mana? Dia tentang sekolah ni sepatutnya jadi tempat yang paling selamat lah Cik Man. Dia kena jadi tempat paling selamat selepas rumah. Rumah tempat pertama paling perlu dijadikan satu tempat safe place untuk anak-anak, untuk semua orang. Dan yang kedua adalah sekolah. Sebab kebanyakan kalau kita kira balik hidup kita, berapa jam sebenarnya, kira jam tu kepada tahun. Berapa tahun sebenarnya kita duduk kat sekolah? Sebenarnya cuba kira jam, lagi banyak sebenarnya kadang-kadang daripada kita duduk kat rumah. Betul. Jadi sepatutnya saya melihat isu ini tidak patut disalahkan pada satu pihak sajalah. Jadi kita melihat pada peranan menteri semestinya, tapi peranan ibu bapa juga sangat penting, dan peranan student itu sendiri. Jadi peranan menteri, kita tak nak cakap pasal politik Cik Man. Cuma peranan menteri adalah apa yang dia perlu buat itu, yang which is apa yang dia perlu buat lah. Tapi peranan ibu bapa kita lihat, ibu bapa tak, saya tengok waktu zaman saya dulu kan Cik Man, kebanyakan, okay, saya masuk tahfiz umur 13, which is 2003, bila apa umur macam tu kan? Okay, tahulah kan. Yang rajin kira dah. Tak rajin kira tak dikira. 2013 tu saya masuk, memang masih ada persepsi kenapa masuk tahfiz? Nanti nak kerja apa? Nanti nak ambil kos apa belajar? Nanti nak jadi apa? Nanti kolot lah. Benda-benda tu ada. Benda-benda tu ada. Dan persepsi masyarakat macam-macam lah waktu tu. Saya masih melalui waktu tu. Walaupun orang kata 2013 kan dah banyak tahfiz. Memang banyak tahfiz, tapi orang masih perspektif orang begitulah. Jadi kita melihat bahawa dulu waktu saya masih di tahfiz kan, memang kebanyakan parents ni dia hantar anak sebagai pemulihan akhlak. Dia hantar anak ada ke sekolah. Ada masalah, ada tahfiz lah, agama lah. Bagilah ustaz-ustazah. Betul. Dia anggap selesai. Anggap selesai. Lepas tu bila anak jadi tak seperti apa yang diinginkan, mula menyalahkan tahfiz lah. Jadi kebanyakan nama tahfiz buruk disebabkan pelajar tahfiz buat begini, pelajar tahfiz buat begitu. Sedangkan kita tak perhalusi bagaimana pelajar tahfiz ni mula masuk dulu. Macam mana pelajar tahfiz ni dihantar sebenarnya lepas dah problem dah. Bukan baru nak bentuk dia. Dia dah macam tu, nak
nak melentur rebung lah, melentur buluh biar dah rebung kan. Ni dah jadi buluh lah. Bukan daripada rebung lagi, dah jadi buluh dah. Baru nak hantar, lepas tu salahkan cikgu, salahkan takfir dan sebagainya. Dia buluh lah, bukan buluh yang hijau tu. Buluh dah potong yang jadi kayu tu. Yang dah coklat lah. Dah keras. Jadi saya melihat peranan ibu bapa penting lah. Peranan ibu bapa penting, peranan kementerian semestinya sangat penting. Peranan ibu bapa yang kita boleh kawal adalah ibu bapa. Kita sebagai ibu bapa kan, macam mana di rumah, macam mana pendidikan pertama datangnya dari rumah. Pendidikan yang terbaik datangnya dari jalanan. Tetapi yang utamanya datangnya dari rumah je, man. Macam mana mak ayah bentuk kita, macam mana kita membentuk diri kita. Dan yang ketiga ialah kesungguhan kita, kesediaan kita untuk dibentuk. Jadi saya mungkin sikit pesanan lah, bukan pada adik-adik ataupun pada orang-orang luar, terutama pada diri saya sendiri. Kita ni kena sentiasa bersedia untuk dibentuk dan kena sentiasa bersedia untuk belajar. Sebab macam mana kita dah habis belajar pun, belajar tu sampai meninggal, sampai mati kan, kita belajar. Dan memang kita kena sedia untuk dibentuk, untuk diajar. Dan ada orang kata rasa macam dengan rotan ni kolot lah, pendidikan yang tak sepatutnya. Kenapa kena kekerasan, kenapa perlu macam ni, macam tu. Semua orang berhak ada pendapat masing-masing. Tapi bagi saya bukan masalah rotan ataupun tidak, tapi ketegasan tu perlu dalam mendidik. Jadi saya tengok kadang-kadang kes bila kita baca kan, kita pun marah. Apa cikgu rotan biasa. Kita bukan marah sebab benda yang keluar daripada berita je, Cik Man. Kita baca betul-betul kes tu. Maksudnya kes tu kita baca sampai habis, sampai penghakiman. Tapi kita pun kadang geram. Sebab kenapa cikgu buat apa sangat yang sampai nak saman, sampai nak ni, kan, sampai macam benda-benda teruk sangat macam tu. Jadi ini melimitkan. Mak saya cikgu, Cik Man. Mak saya cikgu. Mak saya selalu cakap, besar peranan guru. Sangat susah nak jadi cikgu. Bukan susah sebab apa ni. Dia susah sebab nak mendidik kita seolah-olah dilimitkan. Limitation peranan seorang guru tu menyebabkan jadi susah. Dan saya baca kan, netizen tulis kan, kita ni tak selalu baca komen. Sebab saya tak suka sangat involve dengan komen-komen. Tapi kadang-kadang kita boleh belajar daripada komen. Dan kebanyakannya saya tengok cikgu-cikgu ni, mereka dah takut nak involve. Dah takut dah nak tegur lebih-lebih. Sebab nanti diorang kena saman. Sebab ada cikgu tu tulis dia kena bermalam dan lock up lah apa semua. Jadi dia kata dia dah trauma dah. Lebih baik dia uruskan diri dia daripada sibuk involve dengan anak orang lain. Which is bila benda ni penyakit ni Cik Man, bila penyakit ni lebih dibiarkan, dia boleh jadi barah. Which is nanti parents ataupun guru-guru ni, diorang dah tak nak kisah dah. Sebab kan parents ni dah terlampau nak kongkong sangat kan. Kenapa? Maknanya blaming cikgu semua benda. Jadi benda tu sangat merisaukan lah bagi saya. Dengan itulah soal benda ni ke, kenapa kita saja sentuh lah benda ni. Satu sebab background Husna sendiri lah. Husna pernah SMK, tukar-tukar sekolah kan, Tafiz kan. Alhamdulillah sukses, belajar double degree dan law dan sebagainya. Bila kita tengok sekarang ni pula dengan isu-isu yang rentan yang berlaku ni, kita rasa kita kena cepat. Betul. Kita kena cepat, betul tak? Betul. Teman sendiri pun, teman satu lagi tu lah. Ni macam pandangan masing-masing lah. Teman sendiri, teman memang memilih cara pendidikan hybrid. Kita tidak menolak sistem, tapi kita tidak memegang seluruhannya. Kecuali benda tu diperbaiki. Betul? Lagi untuk anak-anak kecil. Yang macam teman sendiri, anak kecil 5 orang. Maknanya di bawah umur 10 tahun. Kan? 5 orang. Jadi dah fikirkan macam dah. Maknanya kalau macam ni cara dia, takkan aku nak campakkan anak aku dalam keadaan begini. Tapi adakah salah lama begitu? And then how to support the current system? Pendidikan kita ni, kalau tak support ni takkan sekolah terlengang lah. Betul. Tak ada orang nak hantar anak lah. Semua belajar dari rumah je. Dari rumah sebab tak berani. Sebab sekarang ni soal keselamatan. Tapi kita nak judge mak ayah tak boleh. Sebab benda rentan. Betul. It's happen. Betul. Pelajar boleh tikam pelajar lain 200 kali. Contoh yang berlaku baru ni kan. Dan cek-cek tak gila. Kan? Dan jatuh penal code kan baru ni. Memang dia didakwa. Dia betul, kan? Dia dah didakwa. Ada didakwa. Maknanya bukan soal dari masalah mental yang gila ni, bukan. Maknanya dia satu benda grooming yang dia berlaku pada diri dia. Kan? So benda-benda begitu yang kita kena lihat balik. Betul. Tapi memang dalam perkara ni mungkin kita boleh bersetuju kot Husna. Soal di rumah tu benda utama lah. Sebenarnya yang kita podcast sebelum ni dengan Puan Khadilah sebagainya, usaha jual sekali tu. Memang bincang balik tetap rumah. Tapi bila melihat kenaan sekarang dengan isu-isu mental, bukan anak-anak aja, mak ayah pun ramai agaknya mental dengan Randy kan.
Jadi itulah nasihat Husna lah kan dalam perkara macam ni. Contohlah sudut orang yang ada background undang-undang lah kan. Yalah, adakah satu undang-undang is undang-undang. Maknanya kalau berlaku satu pendakwaan ataupun accuse ke apa, baru benda tu boleh dibawa kan. Betul tak? Tapi kalau boleh kita nak sampai ke situ kan. So macam isu mak ayah mungkin terlalu dengan anak-anak kan, manja kan. Ataupun mungkin setengah guru tu yang mungkin agak terlalu je dengan murid-muridnya. Tapi saya tak nampak ada isu, tak banyak kes macam tu. Tapi yang sekarang ni isu berlaku. Sebab kita pun ada rakan-rakan pendidik ni ramai juga. Sekarang ni dah tak banyak kata-kata yang agak positif. Kan? Maknanya pendidik atau cikgu ni lelah kan? Betul, dah penat cikgu. Penat kan? So kita melihat dia penat, dia orang lagi penat. Betul. Jadi apa yang mungkin senang boleh ni lah. Kalau pengamalan undang kan, kalau rasa benda ni wajar ke tak wajar kan, memanglah peruntukan undang-undang tu ada. Betul. So macam mana? Peruntukan undang-undang tu ada Cik Man kan. Memang okey, contoh bila orang dah saman, kita kena follow that laws lah. Memang bila tengok memang ada kecederaan yang berlaku ataupun memang ada kekerasan yang berlaku. Jadi memang benda tu dah boleh dakwa, sebab tu boleh sampai ke mahkamah, which is kita tak boleh nak menyalahkan undang-undang secara keseluruhan. Tapi juga kita melihat macam mana akhirnya membawa kepada situ tu. Maksudnya at the first place tu disaman itu. Disaman macam tu. Mana nego tu tak dapat. Macam tak selesai luar mahkamah. Tak selesai luar mahkamah. Kalau Cik Man tanya dari segi undang-undang ke apa semua, saya yelah kita nak bincang lebih-lebih pun teknikal pula kan. Teknikal sangat pula kan. Macam tak ni. Cuma saya melihat memang penat. Memang penat. Ibu bapa penat. Anak-anak pun dia penat. Saya tengok penat. Saya memang ada fikir tengok bila sampai makan penat. Masa, duit. Betul. Kan? Betul. Kita urusan kat mahkamah ni panjang Cik Man. Memang panjang. Panjang. Mahal. Panjang. Tu nasihat-nasihat Husna bila dalam keadaan tu kalau boleh macam mana? Saya kalaulah macam contoh di rotan disebabkan benda-benda memang kesalahan anak kita. Sebab tu Islam ni ajar tabayun. Tabayun ni orang kita dah jarang buat. Dengar satu cerita daripada anak, kena pukul sekian terus. Dia tak boleh. Anak sekarang, oi. Bagi saya lah Cik Man, saya dah tak percaya dah istilah budak-budak tak pandai menipu tu Cik Man. Oi, budak sekarang gini je. Saya dah tak percaya dah Cik Man. Budak sekarang, tak tahu kita tak generalize. Cuma setakat saya encounter, wih, pandai kamu nipu. Ya, depan mata kadang-kadang berlaku benda tu Cik Man. Jadi ibu bapa perlu main peranan, which is dengar cerita daripada anak. Jangan terus buat satu keputusan yang terburu-buru. Pergi jumpa guru-guru dan sebagainya. Tapi dah sama tak boleh juga ambil ringan. Contohnya macam hantar di taska, tengok anak biru, tak apalah. Itu lain. Jadi kena bijak dalam melihat situasi. Jadi kalau macam kita dah bincang dengan cikgu, cikgu kenapa jadi macam ni, kenapa pukul anak saya dan sebagainya. Kalaulah memang anak kita yang bersalah dan dia punya pukulan itu bukanlah sesuatu yang fatal ataupun satu benda yang memang teruk, bagi saya lah, pendapat saya yang marhan ni, yang belum jadi ibu ni, tidak perlulah diperbesar-besarkan sehingga ke mahkamah dan sebagainya. Saya melihat benda-benda macam ni sepatutnya kita boleh settle dalam inilah, kecuali kalau isu-isu tu besar dan boleh membawa kepada lebih lagi. Maksudnya cikgu memukul dengan benda yang tajam contoh, ataupun cikgu berlebih-lebihan mendenda di luar panas hingga 2-3 jam. Itu berlebihan. Itu akan membawa bahaya kepada anak-anak. Tapi kalau sekadar satu teguran yang mungkin agak keras ataupun rotan yang sederhana dan sebagainya, cubit sikit-sikit, bagi saya itu masih perlulah. Sebab kita melihat anak sekarang ni susah nak jaga. Saya generasi Z, saya pun Gen Z juga. Walaupun saya pun macam serius lah, saya Gen Z. Saya tak boleh terima benda tu. Saya Gen Z, saya pun Gen Z juga Cik Man. Saya dengan kawan-kawan, bila kita ni, kita memang melihat banyak perspektif berbeza-beza. Yang ini tak boleh kena macam ni, tak boleh kena macam ni. Ada yang nak macam ni, yang tak boleh. Contoh Cik Man, ada 5 orang anak, yang ini kena ajar dengan cara macam ni, yang ini kena ajar cara macam tu. Susah macam nak kena ikut satu-satu. Tapi itulah hakikatnya, bahawa hidup ni memang kita kena belajar untuk melihat sesuatu pada tempat ni lah berlaku. Okey, kita ni dulu azan. Biasa. Okey, alhamdulillah tadi kita selesai azan ya. Mana perbincangan ni semakin panas. Sangat. Jadi
Ada beberapa perkara yang penting sebenarnya lagi kita nak highlight sebenarnya sebab anak-anak musnah di sini kan. Soal titik jatuh bangun manusia kan. Okey, daripada peringkat budaknya ke remaja sekalipun atau remaja ke dewasa, hatta kata dewasa dan orang tua kan. Of course kita masing-masing, bagi saya satu benda wajib nak cycle kehidupan ni, dia akan bertemu dengan titik breaking point yang dia perlu jatuh untuk bangun. Betul. Tapi kita sering melihat sudut statistik boleh, kalau saya sembang dengan Fahila sebelum ni, kalau kita kait dengan soal ketirisan mental kan, maknanya mental health condition tu, dia cepat koyak, cepat rasa putus asa berlaku dengan lebih banyak. Jadi macam Husna lah kan. Husna pun ada mungkin sisi-sisi yang Husna pernah lalu, tapi Husna rebound. Kita gembang rebound. Rebound ni maksud dia berapa kali tu boleh jatuh dan kita akan bangun. Kita akan lawan. So Husna melihat benda ni macam mana? Atau mungkin ada boleh nasihat ke macam orang tua nasihat semua kan. Tapi yalah, kita nak tahu jugalah perspektif apa Gen Z. Gen Z. Bismillah. Kalau tanya berapa kali rebound tu saya tak terkira dah. Macam tu kan. Macam orang selalu nampak kita dengan personality kita ni satu yang jarang bercerita, meluar. Orang menganggap kita tak ada apa-apa lah. Tak ada benda-benda, everything is okay. Which is saya tak pernah salahkan orang untuk melihat saya macam tu. Sebab saya memilih untuk memportraitkan diri macam tu, sentiasa baik-baik semua. Tapi sebenarnya setiap orang mesti akan ada waktu-waktu dia jatuh, waktu-waktu dia tak tahu apa yang dia buat ni berbaloi ke tak, waktu yang dia pun keliru sama ada jalan tu betul ke tak. Which is saya pun baru melalui benda ni waktu lepas habis belajar hari tu. Untuk sambung kerja bahagian mana, nak sambung ambil praktis bahagian mana dan sebagainya, benda tu ada dalam in my mind. Tapi macam saya suka bila benda-benda macam ni, saya suka baca sirah Cik Man. Saya suka sangat baca sirah. Kadang-kadang bila kita nak menyantuni kawan-kawan yang ada masalah mental health ke apa-apa ke, kawan-kawan ataupun kenalan luar-luar yang kita buat program, kita nak cerita pasal Quran lebih-lebih Cik Man. Satu, kita bukan power sangat Quran, sikit-sikit boleh lah. Tapi yang keduanya adalah kita melihat bahawa mereka ni nak dengar sesuatu benda yang relate dengan diri diorang, nak yang rasa sama macam diorang, baru diorang boleh terima benda tu. Satu, saya suka tengok macam mana kisah Nabi juga, Nabi Muhammad SAW juga bersedih, juga menangis. Nabi ni menangis bukan sekali dalam seumur hidup Nabi. Nabi menangis banyak kali. Waktu anak Nabi meninggal, waktu isteri baginda meninggal, pakcik baginda meninggal. Sehingga menangis tu bukan sekadar menangis tangisan biasa, tangisan yang sampai ke janggut. Nak katanya memang sangat bersedih. Juga kita tengok macam mana Nabi Yaakob juga menangis ketika Nabi Yusuf hilang. Saya sangat suka surah Yusuf. Saya memang masuk kelas tadabbur surah Yusuf sebab saya sangat suka surah Yusuf dari saya menghafal Quran dulu, dan saya melihat surah Yusuf ni dia banyak relate dengan kehidupan kita sebenarnya. Antaranya ialah macam mana Allah ni punya baik sampai Allah tak pernah menyalahkan orang yang bersedih dengan sesuatu yang berlaku. Seperti contoh kita tengok macam mana Nabi Yaakob bersedih dengan kehilangan Nabi Yusuf sehingga putih mata kan. Putih mata ni ada yang ia bukan menangis biasa. Bukan menangis biasa. Ada yang menafsirkan putih mata ni sehingga buta, ada yang menafsirkan macam-macam lah. Jadi bila kita tengok, tapi kita tengok dalam surah Yusuf juga, Nabi Yaakob ni dikatakan sebagai orang yang sabrun jamil, orang yang memiliki kesabaran yang cantik. Macam mana Allah still mengatakan Nabi Yaakob ni orang yang sabar, sedangkan Nabi Yaakob menangis. Menangisnya kuat. Betul, menangisnya kuat. Jadi bukanlah bermaksud Nabi Yaakob ni tidak percaya dengan apa yang Allah takdirkan, tidak boleh menerima jadi Allah nak marah, bukan. Kita melihat bahawa itulah manusiawinya kita, bahawa ada masa-masa kita memang menangis, kehilangan yang menyakitkan. Kehilangan yang menyakitkan ni bukan kehilangan orang lain je, kehilangan diri sendiri pun sangat menyakitkan. Jadi termasuk dengan apa-apa trauma pun yang berlaku dalam hidup kita, boleh menjadikan kita berada satu titik yang sangat jatuh ke bawah. Kebanyakan orang menganggap menangis, bila teringat menangis itu sebagai satu benda yang buruk, satu benda yang seolah-olah tak percaya dengan takdir. Tidak. Itu adalah manusia yang kita. Bila sesuatu yang sedih, nangis, and it's okay. Cuma jangan sampai berlebihan yang sampai menyalahkan takdir Tuhan. Jangan sampai kita sehingga lupa bahawa Tuhan tu ada. Itu lain. Tapi nak menangis, teringat,
itu tak ada masalah. Dan It's normal. It's normal. Dan kita tengok macam mana. It's not to be okay. Betul. Betul. Macam Nabi Yaakob sendiri, waktu dah habis dah Yusuf, cerita Yusuf berapa tahun lepas tu, dan kisah Bunyamin. Kita tengok macam mana Bunyamin pula hilang lepas tu. Nabi Yaakob ni, dia dah trauma dengan, dia dah macam serik lah kan, macam abang-abang Nabi Yusuf dengan dengan Bunyamin ni, nak bawa Bunyamin pula keluar. Dulu bawa Yusuf keluar, hilang Yusuf. Diorang cakap Yusuf mati, meninggal. Jadi bila nak bawa Bunyamin pula, ayah dia takut benda jadi tak okey lagi, sama lagi. Jadi bila pergi dan mereka balik betul berlaku, which is Bunyamin tak ada. Diorang kata Bunyamin hilang lah. Bukan Bunyamin hilang sebenarnya, Bunyamin ditahan. Kalau tengok cerita penuh dia, macam mana memang Nabi Yusuf sengaja menahan Bunyamin. Tu menarik tau, surah Yusuf tu. Ikutkan abang-abang dah menyesal kan. So dengan apa yang berlaku Yusuf tu adalah buat kesalahan. Tapi bila dengan Bunyamin ni, diorang tak ada intention nak buat macam tu. Betul. Tapi takdir Allah, Nabi Yusuf saja nak mengingatkan dia tahan Bunyamin Jadi menahan Bunyamin tu, dan ada sebab-sebab Nabi Yusuf menahan Bunyamin tu. Tapi kita tengok, yang saya nak cakap ni ialah bila abang-abang Nabi Yusuf ni bagi tahu Nabi Yaakob bahawa Bunyamin jadi macam ni macam tu, satu benda yang teringat di fikiran, ataupun satu benda yang tindakan orang kata tiba-tiba Nabi Yaakob kata ialah macam seolah-olah teringat semula apa yang berlaku kepada Yusuf. Saya tak ingat ayat dia macam mana, tapi teringat semula apa yang terjadi pada Yusuf, sehingga abang-abang dia cakap, ayah kau ni tak habis-habis lagi dengan Yusuf, tak move on lagi dengan cerita Yusuf tadi. Jadi apa yang kita nak tengok sini je lah, kadang-kadang kita ni kan Cik Man, kita dah heal dah daripada satu trauma ataupun satu luka yang berlaku dalam hidup kita. Tapi contoh sesuatu tu, perkara tu berlaku lagi yang lebih kurang, kita mula trigger. Kita mula sedih. Contoh, kita ambil contoh mak yang kehilangan anak. Dia dah reda dengan kehilangan anak, dah terima, dah bertenang dan semuanya. Tapi satu hari dia pergi taman dan dia tengok ada seorang ibu bermain dengan anak, dan dia menangis tiba-tiba. Dia menangis, dia terfikir, teringat anak dia. Adakah kita nak cakap orang tu tak reda dengan apa yang berlaku dalam hidup dia? Tak. Itu adalah manusiawinya dia. Bila dia melihat sesuatu yang boleh trigger dia, dia rasa sedih balik. Dia terimbau balik. Jadi benda tu tak boleh dijadikan sampai sesuatu yang macam, oh aku ni belum move on lagi ni, aku ni tak cukup iman lagi ni, aku tak boleh. Kadang-kadang memang satu, jauh daripada Tuhan boleh jadi faktor apa-apa pun. Tapi kita kena ingat, mental health ni penyakit, Cik Man. Dia memang penyakit yang perlukan rawatan. Jadi kita tak boleh, hubungan dengan Tuhan tu penting, dan itu juga menyumbang menjadi salah satu faktor. Tapi kita kena tahu itu penyakit juga. Jadi penyakit yang perlu dirawat, macam orang yang sakit jantung, nak kena dekat dengan Tuhan, perlu dekat dengan Tuhan, sebab itu adalah satu ujian, satu penyakit untuk remind dia kepada Tuhan. Tapi dalam sama kena cari rawatan jantung. Kena cari. Sama juga kan ni, kena cari juga rawatan. Tapi dalam sama, bila kita rasa kita teringat balik, bila kita rasa macam kita dah okey, tiba-tiba teringat balik, kita sedih, kita nak nangis apa semua, jangan salahkan diri sendiri. Kadang-kadang kita ni terlalu banyak menyalahkan diri sendiri, sehingga kita membiarkan luka tu terbuka sendiri. Which is kita menyalahkan diri kita dengan apa yang berlaku. Kita rasa macam, aku ni tak cukup iman ke, aku ni tak cukup reda ke kan Tuhan bagi aku. Bukan. Kadang-kadang bila teringat itu biasa, it's normal, it's okay. Tak apa teringat ke, nak nangis ke. Kadang-kadang kita ni terlalu menekan diri kita sampai kita tak nampak value of ourselves, sehingga menyebabkan kita makin sakit. Itu yang pertama lah, saya lihat macam mana daripada kisah Nabi Yaakob dan juga Nabi Yusuf tadi. Dan kita juga melihat bagaimana kisah Nabi Yunus. Nabi Yunus ni yang Cik Man, saya yakin Cik Man dan yang lain tahu macam mana Nabi Yunus, kenapa pada akhirnya Nabi Yunus pergi ke tepi pulau pantai, sehingga dimakan oleh ikan nun semua tu. Kerana Nabi Yunus juga pernah mengalami rasa kecewa dengan umat dia, tak ikut apa yang dia cakap. Jadi Nabi Yunus ni juga pernah rasa kecewa. Jadi Nabi Yunus ni pergi ke tepi laut dan akhirnya dimakan. Dan bukan dimakan lagi waktu tu, naik ke bot kan, naik ke kapal, dan kapal tu macam nak karam kan. Jadi diorang kena buang seorang. Jadi kalau kita tengok cerita tu sebenarnya Cik Man, nak kata qadar Allahnya, sebenarnya Nabi Yunus ni orang memang kenal sebagai orang yang seseorang lah, bukan orang yang cikai-cikai. Jadi waktu diorang nak turunkan seseorang tu, diorang undi sebenarnya. Kalau kita tengok kan sirahnya, diorang undi nak buang siapa ni. Jadi dapat undi Yunus. Diorang kata takkan nak buang Yunus, Yunus ni orang hebat kot, takkan nak macam tu lah seolah-olah conversation ni. Diorang undi lagi sekali, Yunus lagi. Undi lagi sekali, Yunus lagi. Jadi tak boleh ni dah 3 kali. Jadi
akhirnya dibuang ataupun dilemparkan ke laut, dan dari situlah ikan nun makan dan sebagainya. Tapi nak katanya, saya ingat lagi ceramah ustaz tu, dia kata kalaulah bukan kerana la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin yang Nabi Yunus baca tu, Nabi Yunus akan selama-lamanya dalam ikan tu. Tapi disebabkan Nabi Yunus baca benda tu. Jadi kita ni kadang-kadang Allah tahu kita letih, kita penat, kita apa-apalah yang kita alami, tapi kita kembalilah kepada Tuhan. Sebab benda tu adalah jalan. Kita nak lari mana pun tak ada jalan. Itu memang jalan kita pulang. Pada akhirnya kita datang dari Allah dan kembali juga pada dia. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ni, kita bacalah bagaimana Nabi Yunus iaitu seorang nabi rasa putus asa dan akhirnya dia mohon keampunan kepada Allah. Disebabkan rasa putus asa dia tu, kita pun kena juga. Kita pernah rasa putus asa dalam hidup kita dan sebagainya. It's normal. It's okay untuk rasa benda macam tu, tapi kembali semula pada Tuhan. Banyakkan dekatkan diri pada Tuhan, tapi jangan abaikan untuk minta pertolongan ataupun seek treatment lah. Memang sebab mental health is a penyakit. Jadi tak boleh rasa main-main ya. Ya, jangan rasa macam kau ni. Saya sebelum ni pernah dengar cerita aje, baca cerita tak kira orang putih ke apa. Depan okey, tengok duri. Depan paling okey. Tengok tak dia sebab bunuh diri. Kan? Saya pun Lydia ada encounter kes yang sama, kenalan juga yang kita tak tahu rupanya dia menghadapi satu depresi amat teruk. Lelaki. Lelaki. Maknanya kerja bagus, kan? Dah berkeluarga. Sebagainya. Jumpa kita memang kalau ada dia ni meriah. Selalunya orang yang macam tu lah lebih lagi sebenarnya. Tapi ni jadi kita pula panel lah. Cerita tak nak react pada apa yang cakap soal mental health lah. Bila dia tak tahu macam mana tak dia Allah, dia sembang kita dan dia tiba trigger nak buka kepada kita. Tiba-tiba kan. Saya itulah antara benda yang saya agak berhadapan yang membuatkan saya rasa insaf tu, kerana kita berhadapan dengan circle tu. Itu saya antara bidang yang saya rasa cuba minat sekarang adalah kaunseling juga sebenarnya. Itu bila sebab kalilah dia panjang sikit. Kita cuba kaji buat benda tu kan. So dan bila berlaku situ, apa yang berlaku adalah dia cerita tak sangka kau macam ni. Kan? Betul Cik Man. Tapi perlu luah. Betul. Perlu. Dia bahaya dia kalau dia tak luah ni, itulah antara saya bersama dengan orang yang ni lah, yang bidang itu. Dia macam time bomb kan. Dia bila dia jadi tu, dia jadi skrip mata je. Tiba-tiba sesedar dia senyum je, gantung diri. Yang boleh jadi kan. So macam kita ambil tadi macam Ustaz tadi bagi tips yang share yang kita boleh wrap up tadi. Apa-apa pun ingat susah kita tu kadang-kadang memang kita lupa bahawa orang lain tu ada susah lebih lagi. Kadang-kadang tertutup habis sebab kita nampak diri kita, self blaming kan. Self blaming. And then cara untuk keluar adalah tipsnya kena selalu ada mindset, perlu cari circle yang boleh membantu. Betul. And then nak kembali pun bukan senang yang sebenarnya. Betul. Saya pun pernah mendapat satu ketika yang masa kita kembali tapi tak nampak. Kan? Macam mana? Tapi jangan putus asa sahabat. Mana kena teruskan doa. Kan? Betul tak? Betul. So apa lagi mungkin Ustaz boleh share? Adakah pengalaman tertentu Ustaz masa saya ni rezeki Allah bagilah. Saya menganggap itu rezeki. Kalau orang menganggap itu beban, saya tak tahulah. Tapi saya menganggap itu rezeki. Which is kadang-kadang orang tu saya tak kenal rapat pun, tapi Allah gerakkan dia untuk bercerita dengan saya. Benda-benda yang sangat privacy, yang saya rasa macam kenapa cerita aku macam tu. Tapi kita belajar untuk meraihkan orang-orang yang datang. Mungkin kita diorang percaya. Jadi hargailah kepercayaan tu. Jangan rasa macam masalah dia tu satu benda yang aku kena settlekan. Tak boleh ada mindset macam tu. Bila kita ada mindset macam tu, kita akan rasa beban bila orang bercerita. Betul. Kita ada mindset ialah kita tolong yang terbaik je lah. Mana yang kita mampu je. Kita tak mampu pun nak ubah. Dan jadi macam tu lah, kita tengok bila kita belajar kan daripada orang sekeliling, kita dengar, memang kita akan rasa macam kita ni memang tak tahu Cik Man apa yang orang lain tengah hadapi. Betul. Sebenarnya dia nampak okey dia tengah macam ni. Sebab tu kena be kind lah dengan semua orang. Saya tengok lah Pak Khailah dia bagi statistik lah. Dia kata daripada 4 orang sepas 1 ada orang yang memang ada depresi. Bayangkan contoh kita 24 orang, mungkin salah seorang boleh gitu. Macam tu maknanya kritikal. Apa tu 81
yang ada tendensi untuk mencederakan diri sendiri. Yang memang pernah mencedera diri sendiri pun, tapi bukan untuk bunuh diri, tapi dia stres sampai nak cedera diri dia. 8-1 bayangkan. 10-1 ada suicidal thought. Berat tu. Berat sebenarnya. Sangat. Bayang kita duduk kawan 10 orang ni, ada. Dan 10 orang tu mungkin ada 3 benda tu. Betul. So benda tu memang kalau lady siapa yang follow podcast kita orang yang mati lepas, jadi kita nak sembang, kita memang end up ke mental health kan. So sebelum susah jua pun baru ni dalam sembang ni sentuh soal di hati dia, benda kena kuat, benda perempuan pertamanya kan, dengan cabaran yang ada. Jadi itulah Husna, maknanya saya react pada Husna cakap tu juga soal circle one thing, apa-apa pun tak ada apa yang boleh ubah. Sama apa yang Husna hadapi tu saya hadapi juga sahabat. Bukan nak kata kita ni terpaling apa tak ada, tapi memang sangat rezeki juga lah. Supaya kadang-kadang kita kan susah, orang cerita pada kita punya ada orang susah, teruk lagi pada aku ni. So kita insaf lah, saya sendiri insaf. Dan tiba-tiba cerita benda ni, kita lah kan, kita nasihat lah apa yang boleh. Cuma mampu berdoa saja. Jadi betul Husna, benda ni memang kau ikutkan. Ya. Satu benda lagi yang saya perasan kan, kita ni terlalu rasa macam benda tu kecil bagi kita sehingga kita menganggap semua orang rasa kecil. Kita kena tahu bahawa ada banyak benda yang boleh berlaku kepada ramai orang, tapi kesan dia berbeza-beza bagi setiap orang. Betul, jadi, nampak kecil tapi bagi dia besar sebab cognitive capacity kita berbeza. Betul. Kita rasa kita boleh handle, orang lain tak boleh handle. Jadi kita ni satu lagi, kita sebagai orang yang mendengar, kita kena memvalidkan apa yang dia rasa. Orang yang sedang merasa itu pun kena memvalidkan apa yang dia rasa. Rasa macam lain-lagi bila orang meluah pada kita, kita kena validkan bahawa apa yang dia rasa tu valid. Sebab semua orang layak rasa apa yang dia nak rasa. Contoh Cik Man, dulu kan saya ada satu benda yang macam, kalau saya rasa benda tu common sense kan, saya dah pelik, kenapa orang tak buat saya rasa nak marah. Benda yang saya rasa common sense. Tapi bila saya mendewasa, saya sedar bahawa common sense bagi saya tak semestinya common sense bagi orang lain. Jadi tak semua benda common sense tu adalah common. Kadang-kadang kita je rasa benda tu common sense. Sebab itu budaya kita. Itu budaya kita, tapi bagi dia tidak. Berbeza. Jadi kita ni tak boleh terlalu expectation terlalu tinggi. Macam nampak sampah lah dengan jalan. Saya ada perangai, kau nampak sampah ni, tak adalah kata sentiasa, tapi kalau kita nampak tu, buang lah kan, cari sampah ke walaupun sampah kita. Tapi ada orang lain sampah besar depan mata pun sadis je kan, suka nampak pun. Sebab common sense tu tak ada, budaya tak ada. Jadi kita macam memvalidkan, kita nak menyuruh orang lain validkanlah apa yang aku rasa ni betul tak. Susah benda tu Cik Man. Sebab ramai orang yang mendengar hanya untuk dengar, bukan mendengar untuk memahami. Jadi bila orang yang dengar hanya untuk dengar, dia takkan react apa yang kau cakap, apa yang kau rasa ni tak. Tapi orang yang mendengar untuk memahami, dia tahu apa yang kau rasa ni valid. Walaupun mungkin kalau aku lain rasanya. Mungkin orang buat macam ni kat aku. Dekat seseorang tu dan dia cerita kat kita. Bagi kita takkan react sesensitif dia. Tapi dia sensitif sangat macam tu. Which is kita kena validkan dulu. Lepas tu baru kita kata, tapi aku rasa mungkin sensitivity tu mungkin dia terlebih ke apa semua kan. Jadi kadang-kadang kita lupa nak memvalidkan kita punya perasaan. Bila kita rasa sedih, itu valid. Kita rasa marah, tu valid. Kita boleh rasa benda tu semua, cuma jangan berlebihan. Dan apa yang kita buat selepas rasa tu, itu yang paling penting untuk kita tengok. Kadang-kadang kita marah, dia marah. Contoh saya marah, Cik Man marah. Tapi marah saya sehingga menyebabkan kecederaan pada orang lain. Cik Man marah, mulut sampai kat situ habis. Jadi apa yang kita buat selepas kita rasa tu, itu yang paling kita kena berhati-hati. Jangan sampai kita rasa kecewa sampai nak bunuh diri dan sebagainya. Ya, ini sangat sensitif lah. Topik yang saya rasa sangat sensitif dan memerlukan satu perbincangan sangat panjang. Betul. Yang kita perlu juga memahami. Semua orang ada trauma dan apa yang berlaku dalam hidup orang yang mungkin kita tak boleh fahami. Jadi kita tak boleh faham tu satu cerita, yang penting kita jadi baik lah pada orang semua. Saya tak tahulah, ini bukan tips, tapi satu benda yang saya buat dan setiap hari Cik Man, setiap kali saya bangun pagi, saya ni jenis circle ramai. Maksudnya selalu bergaul dengan orang, extrovert kan, dia bercakap semua. Jadi waktu sunyi ni saya sangat hargai. Saya perasan Cik Man, orang-orang kita ni terlampau takut dengan sunyi, bersunyian ataupun berseorangan. Tak boleh lah. Tak boleh, rasa macam kenapa aku seorang yang tak boleh. Dia rasa macam tak ada orang sayang ke, rasa macam tak ada orang nak mengaku. Tak, jangan rasa macam tu. Bersunyian tu perlu. Saya sebagai orang yang
sentiasa ada orang sekeliling saya akan cari ruang untuk saya bersendirian setiap hari juga. Saya paling suka bersunyian. Oh. Orang ingat saya astro. Saya memanglah astro, tapi sebenarnya kalau pilihan ni Man, aku suka aku buat hari aku je. Duduk hutan, tengok ceri-ceri. Macam tu lah. Macam tu. So benda-benda ni fitrah sebenarnya senang. Betul. Kan? Kena ada ruang. Masakan Rasulullah pun dia ada tentang uzlah dia. Betul. Ada tu fitrah. Tuhan dah tunjuk semua tu kan. Tapi yang paling penting lah nampak bincang kita ni, apa-apa kembali pada fitrah balik lah. Betul. Nak selesai ni tak ada jalan lain. Betul. Balik pada fitrah balik. Dia bila cakap fitrah ni dia tak adalah bunyi sangat macam rupa agama sangat. Nanti orang kata berdalil lah. Tak masuk tu kalau orang elemen. Dia bagi fitrah benda-benda yang sepatutnya back to basic. Back to basic balik. Kalau kita terlalu kalut dengan keadaan, semua nak cepat. It's not normal ni. Apa yang berlaku sekarang ni, moden yang ada sekarang, it's not normal. Sorry to say. Tak tahu senang rasa macam mana. Betul, laju. Tapi kita terpaksa hadap kerana keadaan itu. Tapi persoalan sekarang ni, bagaimana nak seimbangkan lah. Kita balik pada seimbang tadi kan. Senang. Jadi gitu senang. Benda ni kalau kita sembang memang. Betul, panjang. Boleh pergi jauh lagi. Esok sampai 7 kan. Esok Aspura lah. Jadi InsyaAllah senang. Jadi mungkin ni lah. Tapi saya akan percaya mungkin ini bukan sesi yang terakhir lah Musnah. Mungkin ada sesi lain insyaAllah kita bersembang soal outdoor, mana tahu kan. Jadi santai sikit ke apa. InsyaAllah Musnah. Jadi mungkin ada pesanan-pesanan yang mungkin yang akhir lah. Musnah pesan ataupun apa-apa saja kepada audience. Tak kira apa-apa generation yang ada kan. Bersama-sama kita ambil ibrah. Pesanan mungkin saya tak layak lah nak memberi pesan sebab saya rasa podcast ni didengar oleh ramai generasi yang lebih lagi daripada saya. Tapi mungkin kita boleh berkongsi sikit, iaitu kita ingat macam mana kalau kita tengok kan doa Nabi Musa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Fakir ni Cik Man, dia berasal, kalau kita tengok kan, dia tu bermaksud patah tulang belakang. Patah tulang belakang ni Cik Man, kalau orang patah tulang belakang ni, saya yang koyak sikit ni otot, ya Allah sakit nak berdiri kan. Kalau patah tulang belakang Cik Man nak berdiri tak boleh Cik Man. Kan kita nak ni tak boleh. Nak katanya Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Allah, aku ni perlukan apa-apa pun yang daripada engkau, sebab aku ni memang tak ada apa-apa. Aku ni memang tak mampu. Kan? Itu doa Nabi Musa waktu bila je kan? Itu doa Nabi Musa waktu Nabi Musa dikejar oleh tentera Firaun sebab Nabi Musa tersalah bunuh orang kan. Jadi dia lari sampai daripada Mesir sampai ke Madian jauh. Tu kan? Tumbuk mati. Mati orang tu. Kekuatan Nabi Musa tu. Tapi bila Nabi Musa sampai ke satu tempat yang memang Nabi Musa tak ada apa-apa, Nabi Musa sampai ke Madian yang tak ada apa-apa, Nabi Musa baca doa ni, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Bila saya rasa penat sangat, bila saya rasa macam saya pun lost, contoh ada masa mesti ada masa lost. Cuma tak pandai, saya memang tak pandai meluah pada orang Cik Man. Saya tak pandai lah luah aku tengah lost, tak. Bahasa saya bila saya rasa saya perlukan orang adalah jom keluar. Itu bahasa saya. Nak divert. Jadi Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir tu saya akan baca sebab memang kita nak kata ya Allah, aku perlukan apa je yang kau rasa yang kau nak bagi pada aku sebab aku ni memang tak mampu. Jadi bila Nabi Musa baca doa ni, antara yang Nabi Musa dapat ialah isteri kata tu kan. Nabi Musa bertemu dengan anak Nabi apa ya Allah saya lupa. Jumpa waktu tu dan Nabi Musa dapat kerja. Jadi sebab tu orang selalu kata doa tu untuk kerjaya, untuk kahwin dan sebagainya. Jadi kita tengok macam tu lah. Jadi mungkin sikit yang saya boleh ingatkan ialah back to Allah. Saya ingat lagi satu benda Cik Man. Saya ni dulu teringin sangat nak pergi umrah. Tapi waktu tu rasa macam tak possible. Tapi sebab kenapa? Bukan setakat umrah saya nak pergi umrah. Saya punya keinginan tu umrah dengan satu keluarga. Bukan satu keluarga saya yang 7 orang, 5 orang, adik-beradik, satu ayah, satu mak ni, bukan. Kau besar? Saya nak keluarga besar. Saya macam tu. Saya nak, ya Allah, nak teringin sangat. Jadi Cik Man, kita ni kat sekolah ni kan setiap hari Khamis ada buat yang mengaji, yang baca Yasin kan. Jadi dulu boleh hantar hajat. Tulis hajat, hantar kat depan, baca ramai-ramai macam tu kan. Baca, lepas tu masing-masing aminkan lah semua kan. Saya hantar setiap minggu Cik Man. Setiap minggu saya akan hantar, tolong doakan Husairi dan Nurdiana sekeluarga. Sekeluarga tu memang saya sebut saya nak keluarga besar saya tu dapat pergi umrah. Dan ini Allah makbulkan 2021 waktu Covid hari tu.
Kami pergi nak dekat 30 orang. Satu family. Adalah yang tinggal, tapi adakah ya first umrah Husna? Ya, first umrah saya. Dan memang itu adalah apa yang saya nak. Saya nak first umrah saya dengan keluarga besar saya. Bukan saya nak seorang. Sebab tu saya selalu kata, saya kalau nak sesuatu tu, saya tak nak saya seorang-seorang. Saya nak umrah, saya nak satu keluarga pergi umrah. Dan kali kedua tu doa memang nak umrah keluarga saya je. Memang Allah makbulkan, alhamdulillah 2023. Tapi adakah saya nak cakap semua doa saya doa makbul? Tak. Tapi saya nak katanya ialah waktu yang 2021 tu, saya memang letak keyakinan yang terlalu yang Allah akan makbulkan dengan apa cara dia juga. Cik Man, waktu tu saya pernah ada satu fasa yang saya rasa apa pun yang saya doa, saya yakin sangat Allah akan makbulkan. Walaupun saya nak air fresh orange je. Waktu saya suka fresh orange, saya fikir aku nak fresh orange hari ni. Saya doa Cik Man, saya doa sungguh-sungguh. Saya nak fresh orange dan saya yakin Allah akan makbulkan. Allah bagi. Dan jadi saya nak cakapnya ialah kadang-kadang kita ni kurang yakin. Memang betul Allah ni bila kita minta Allah akan respon. Salah kita ialah kita salah faham konsep. Kita rasa Allah akan makbulkan. Silap. Immediately. Kita kena faham Allah akan respon. Bila respon tu sama ada makbulkan, tunda ataupun ganti dengan lebih baik. Itu sebenarnya. Jadi macam kita ni kadang-kadang kita rasa macam ya Allah tak mau makbulkan dia, kata fastajib lakum. Kan aku akan ni, tapi sebenarnya Allah akan respon pada doa kita, tapi dengan cara yang macam mana kita tak tahu. Tapi saya ada juga satu fasa yang saya rasa macam saya doa Allah tak makbulkan pun. Saya sendiri yakin, saya sendiri doa tapi saya tak yakin. Dan memang betul buktilah benda tu. Kau tak yakin, kita tak yakin dengan apa yang kita doa, macam nak dapat. Jadi nak katanya yakin dengan apa yang kita minta daripada Tuhan, walaupun mungkin tak dapat waktu tu. Sama ada 3 tu lah, Allah makbulkan waktu tu, Allah tunda, ataupun Allah ganti dengan lebih baik. Yang kadang-kadang hikmah ni Encik Man tak dapat dalam sehari 2. Kita jangan menggali hikmah ni sehari 2 je. Kadang-kadang hikmah tu dah 10 tahun lagi baru dah jumpa hikmah tu sebenarnya. Kita yang kadang-kadang terlampau kelam kabut cari hikmah. Sebab tu kita rasa macam Allah ni tak sebaik mana ni. Aku tak nampak pun kenapa jadi aku tak faham. Sampai sekarang tak faham macam tu contoh kan. Itu je. Kita fikir apa hikmah sebenarnya Allah tetapkan macam ni, tak nampak sampai sekarang. Sekarang tu baru seminggu lepas jadi. Kita dah kelam kabut. Kadang-kadang kena repetition. Kena yakin lah. Macam Ustaz cakap tadi, dia ada konsep repetition. Doa ni repetition, kan? Kalau kita boleh repetition dalam satu perkara dunia pun, kita boleh dapat outcome lagi dengan Tuhan. Betul. Kan? Lagi dengan Tuhan. Itu saya pegang sungguh tu. Betul. Dia memang banyak tips kan, macam kita nak soal repetition ni. Contohlah kita adalah benda visi kita kan, elok tulis. Kan? Saya hantar doa yang benda-benda besar, saya tulis. Saya buat surat rasmi. Saya ambil pada Tuhan. Itu saya punya cara lah. Saya nak bagi penekanan, benda ni penting untuk aku. Tapi the way aku dapat dah aku tahu. Demi Allah. Tuhan bagilah. Betul. Setakat fasa yang pertama yang saya buat tu lah. Tapi untuk saya buat surat kedua, saya tulis balik tu, dia kena ada satu benda aku nak apa tu sebenarnya major tu. Tapi percaya sahabat, macam Husna pun pernah hadapi punya saya ataupun sahabat-sahabat lain luar sana. Kecewa tu boleh, pasal putus asa dengan Tuhan ni jangan barang sekali lah. Kalau ada putus asa tu, balik lah. Minta tu memang kena sungguh-sungguh lah. Nabi Musa memang waktu doa Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqih tu sungguh-sungguh, sebab Nabi Musa tak ada apa-apa waktu tu. Memang orang cari dia, yang kejar dia tu tentera Firaun. Macam macam kita nak cakap sekarang tentera Israel lah contoh. Tentera Firaun yang memang bukan tentera biasa-biasa lah. Dan memang dia tak ada apa, harta tak ada, apa tak ada, tapi dia sungguh-sungguh doa sebab dia kata dia fakir, tak ada tulang belakang, tak mampu apa-apa. Jadi kita ni memang doa tu yakin. Cik Man, saya satu benda lah. Ini memang saya kenapa tahu saya nak cakap kat sini kan, tapi mungkinlah ada hikmah ni lah. Saya pernah dilamar lah. Sepatutnya kalau orang kata kalau menyambut lamaran tu dah kahwin lah. Tapi saya tak tahu kenapa waktu tu 2019 sebenarnya berlaku Cik Man. 19, 20 dia datang, 19 dia datang, 20 dia datang, 21 dia datang, 22 dia datang, 4 tahun. Tapi kan saya tak tahu kenapa saya daripada 2019 dia datang tu, saya memang istikharah lah. Dia bincang musyawarah dengan mak ayah semua. Mak ayah pun macam tak berapa setuju. Dan saya sendiri tak nak. Gerak hati tu memang tak nak. Saya doa sungguh-sungguh Cik Man, Allah tunjuklah apa yang terbaik. Sebab saya tak tahu, sebab cerita yang saya dapat, kita kan tabayun dulu. Maksudnya kita tengok, nak kenal. Tapi cerita yang saya kenal pasal dia semua baik.
Mak ayah dia cerita pasal dia yang baik-baik. Bekas dia macam someone yang hebat lah sekolah. Pun orang kata dia baik, dia bagus apa semua. Semua cerita baik-baik. Semua cerita baik-baik. Which is bila kita dah dengar cerita baik-baik ni, apa lagi reason kita nak tolak kan? Tapi waktu tu tak nak juga. Betul-betul tak nak. Tapi dia still keep on coming kan, macam 2020, 2021, 2022. Tapi saya still doa lah. Saya pun sampailah saya tak faham kenapa sebenarnya Allah tak bagi saya terima dia. 2023 Cik Man. Nampak? Kadang-kadang saya kata hikmahnya lambat sikit. Saya macam tak faham juga. Bukan setakat saya tak faham Cik Man. Kawan-kawan yang tahu cerita pasal benda ni semua macam kata saya ni, ya betul Cik Man. Diorang kata saya ni melepaskan satu benda yang baik lah. Sebab tak semestinya lepasnya lelaki layak baik lagi lah. Macam tu kan orang selalu cakap macam tu kan. Macam betul lah, kadang-kadang betul benda tu. Tapi waktu tu saya percaya dengan doa saya. Sampailah 2023 saya kenal seseorang ni yang akhirnya membuka cerita sisi dia yang lain yang selama ni tak ada orang cerita pun kat saya pasal dia macam tu. Dan benda tu saya tak boleh terima. Dan saya bersyukur saya tak kahwin dengan dia. Saya bersyukur saya tak kahwin dengan dia sebab saya tak boleh terima sisi itu. Bukan sebab saya memilih apa, bukan. Sebab siapa yang tahu sisi itu pun akan rasa macam serius lah macam tu. Red flag lah. Red flag lah. Bahasa sekarang red flag kan. Tapi Cik Man, benda tu berapa tahun Cik Man? Dia datang daripada 2019. Saya tahu cerita tu 2023 Cik Man. Kalau saya tak sabar, saya tak yakin dengan doa saya nak menyalahkan mak bapak saya. Sebab mak ayah memang tak setuju, macam tak menyokong langsung saya dengan dia. Dan kalau saya nak apa pun lah, saya nak salahkan Tuhan. Sebab lepas tu ada seorang lagi datang pun saya tolak juga. Hikmah dia saya belum nampak sekarang. Saya percaya akanlah nanti insya-Allah. Tapi 2023 tu memang lepas saya tahu cerita pasal dia ni, saya macam ya Allah, terima kasih selamatkan saya daripada dia. Walaupun semua orang sibuk mengatakan bahawa saya ni melepaskan seorang yang baik ke apa ke, saya menganggap itu sebagai Allah nak menyelamatkan saya lah. Dan ibu ayah tu, diorang punya insting tu. Saya Cik Man, saya nak pergi kafe pun saya bagi tahu mak bapak saya. Saya ni Cik Man, takkan bab jodoh kita nak tepi ya, kan. saya ni Cik Man, saya belajar kat Gombak. Mak ayah ni bukanlah jenis setiap hari nak pergi mana hari ni, tak ada. Tapi kita ni, Umi sekejap lagi nak keluar sekejap dengan kawan, bagi tahu. Bagi saya esok saya nak pergi camping. Dalam keadaan tak berapa sihat ni. Boleh Lepas tu mak macam kurang setuju lah. Tapi saya kata insya-Allah dah sihat dah, sikit-sikit je ni kan. Lepas tu Umi kata kalau sikit-sikit Umi tak nak bagi juga. Macam tu. Lepas tu saya kata Umi tak boleh Umi tak reda, Umi tak bagi pergi, risau. Saya risau macam mana? Saya risau keselamatan saya dan orang lain yang terlibat sekali dengan saya. Saya kata saya ni pergi mana-mana sampai mak saya kata pergilah, tak apalah. Baru saya pergi. Walaupun umur saya dah sekian-sekian sekarang ni. Dah 20-an ni. Saya still menganggap apa pun yang mak reda tu insya-Allah. Tapi lain lah, ada orang lain situasi lah. Mungkin betul-betul orang tu dah baik. Mak yang sendiri yang terlalu memilih, itu lain lah situasi. Saya sedang bercakap tentang situasi saya, iaitu saya percaya waktu tu Allah sedang menyelamatkan saya lah. 2023 Cik Man, baru saya tahu kenapa tak ada orang bagi tahu saya dark side itu daripada dulu. Tapi saya yakin macam tak apalah, Allah tu dia. So terjawab lah. Ya, terjawab. Macam, tapi jawapan tu bukan sehari dua. Sebab tu orang kata, aku dah istikharah 7 hari dah ni, tak ada jawapan. Saya kata jangan kelang kabut. Istikharah ni kadang-kadang jawapan dia lama. Sabar. Saya tak heran benda ni. Senang. Saya tak ada pelik-pelik benda ni. Saya pun ada cerita versi yang dia kurang macam tu. Maknanya apa nak herannya Tuhan tahu. Betul. Kita rasa kita dah suluh semua power. Istikharah tu memang senjata besar yang jangan buat enteng lah. Betul. Jadi saya pesan pada siapa yang terkeliru ataupun mungkin rasa tak balik-balik, istikharah tu kena buat. Jadikan senjata, bukan soal kahwin je lah. Everything lah. Kalau buat hari lagi bagus lah. Jadi doa tu kena yakin lah. Eksklusif dia dapat. Eksklusif. Bukan senang seorang perempuan yang belum berkahwin cerita benda ni. Terus saya macam kenapa macam tu. Terus saya datang kat kawan-kawan saya cakap balik, ingat tak yang yang orang yang pernah datang di 2019 dulu. Tapi saya tak pernah bagi tahu apa sebenarnya dark side yang saya tahu tu. Cuma jawapan dia dah dapat. Saya cuma bagi tahu satu je, vape lah. Saya memang tak boleh laki vape. Itu satu yang saya bagi tahu kenapa saya baru tahu. Saya calon insya-Allah. Tak vape aku sini. Saya baru tahu, Cik Man. Sama kita meja clean. Janganlah dia boleh buat. Saya baru tahu dia vape, which is selama ni saya tak pernah tahu kenapa. Maksudnya orang-orang lain pun mesti tahu kan, apa tak pernah bagi tahu benda tu kan. Tapi okeylah, tak apalah, tak kisahlah benda tu. Tapi ada satu lagi lah benda yang memang itu memang call lah. Memang saya
kawan saya pun saya tak pernah beritahu kenapa. Sebab saya menutup aib dia. Saya menjaga aib dia walaupun saya tak jadi pun dengan dia. Memang daripada awal tak jadi dengan dia, tapi saya menganggap itu aib dia yang perlu disimpan. Jadi memang saya tak beritahu siapa-siapa pun kenapa. Walaupun saya dah tahu 2023 dan habis di situ cukuplah. Macam tu. Saya harap dia bertemulah dengan orang lebih baik dan dia pun memperbaikilah dari segi yang tu, dan semestinya kita doa baik-baik. Dan sekarang pun kalau orang tanya pasal kahwin kan, alhamdulillah itu bukan topik yang sensitif lah bagi saya. Sebab saya rasa macam saya tak rush lah benda tu. Jangan rush lah. Please jangan rush. Please jangan rush. Jangan rush. Saya pun tak ada rush. Jadinya saya kan nak kahwin, buka habis kan. Kalau 35 baru nak kahwin. Cadangan. Tapi Lala kahwin berapa? Dia awal kan 7. Jauh. Jauh. Tak sampai sebulan. Dah cerita banyak lah ni kan. So nak kata cerita sahabat, kita mungkin tutup di sini. Jangan rush. Lagi 4 perkara Tuhan telah tentukan kan. Jodoh kan, baik buruk, hidup mati, rezeki kan. 4 benda ni yakin. Tapi kena ada kebergantungan yang total lah. Doa sungguh-sungguh yakin. Doa sungguh-sungguh yakin. So ini antara benda yang kita rasa yang kita dapat daripada podcast ni, soal membalikkan diri kepada satu keyakinan yang utuh. Supaya kita ni buat iman apa yang berlaku dalam kehidupan ni, memang akan terterap tu boleh berlaku. Tapi bangun balik, rebound balik. Sebab apa? Tuhan ada. Sepatutnya Muslim tu itu yang kuat. Tapi kalau kita Muslim pun dah sampai terjebak ke mental health sampai tahap nak suicidal, itu kita kena check yang kena cepat kita pulih balik insyaAllah. Jadi gitu sebenarnya. Alhamdulillah selesai fruitful discussion. Memang kalau ni kita boleh nak push lagi kan, tapi sebab dua-dua pun dia suka bercakap, jadi payah kan. Jadi boleh panjang, mana banyak benda kita boleh rungkaikan insyaAllah. Tapi tak apa, jangan risau sahabat. Saya rasa ni bukan kali terakhir saya jumpa dah. Selagi mana bernyawa, rasa ada rezeki lagi insyaAllah. InsyaAllah ya. Jadi itu sahaja setakat ni. Terima kasih Husna. Terima kasih Cik Mai. Anda menerima pelawaan kita yang agak ad hoc saja kan. Yang alumni yang boleh jadikan contoh di sana, di luar sana insyaAllah. Jadi begitu sahabat-sahabat, di kesempatan ini tetap saya ingin promosi lah. Ini sembang dah jauh keluar ni, kita tarik balik ke Tafiz juga. Untuk pendaftaran pelajar baru tingkatan 1 Banin masih lagi terbuka. Untuk Banat tidak lagi, fast track pun telah ditutup. Ini tinggal Banin saja form 1. Anda kata kalau ada ibu ayah di sana ataupun sahabat handai ataupun mungkin kawan-kawan ada dengar ni kan, boleh beritahu lah pada aku dengar lah ni ada Mati Fast open lah for Tafiz integrasi ya. So akademik Tafiz kan, pembinaan semua sekali kan insyaAllah. Boleh cubalah tengok kita sosmed, daftar sebagainya. Kalau nak jadi sebagaimana insyaAllah Husna di sini mana tahu ataupun lebih baik lagi, insyaAllah ini jadikan satu inspirasi pada kita. Dan begitu juga sahabat-sahabat, tak lupa juga nak promote, insyaAllah kita akan bagilah Husnanya dia rasa ni produk Tafiz kita Sawana Fast, bukan koko biasa, bukan tipikal koko yang founder kita Tafiz Umi Nabi bersekadi dalam perkara ni insyaAllah. So boleh cuba, boleh contact, boleh type je Sawana Fast, insyaAllah tengok TikTok dia, tengok review macam mana. It's not typical koko, ikutkan bahan-bahan dia pun agak premium ya. Sebab kita sekolah Tafiz, kau boleh kita promote benda makanan yang lebih baik lah. Tapi bukan satu jaminan makan ni confirm 30 juzuk. Confirm. Senang kerja makan macam kismis minda kan, macam typical kismis minda ni makan ni terjadi ni ruqyah. Bukan, kita tak jual macam tu. Kalau anda kata bernilasi untuk anda, insyaAllah ia akan membantulah anak-anak kita dan juga orang dewasa ya. Jadi itu saja. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih sekali Husna. Okay, terima kasih Cik untuk Man. hari ini. Dan insyaAllah ada hari lain nanti kita berjumpa lagi. Sahabat-sahabat teruskan menyokong. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.